soal asbab awal atau Haji Amran boleh bagi masa? Asbab. Tak, memang Perkenalan kebetulan saya dengan Tuan Haji Amran kami memang agak rapat. Agak rapat maksud saya pernah buat copywriting service untuk dia, tapi saya tak charge pun. Saya tulis dan benda tu ada. Lepas tu mungkin kerana dari situ atas dasar sahabat tu, kalau dia cakap kerana Fad saya sanggup. Faham. Daripada situlah berterutan sampai Syahmi ni pun saya dapatkan sendiri masa saya kerja dululah. Syahmi, awak kenal Syahmi? Sebab saya cari dia untuk keluar dalam berita. Syahmi, saya kenal Syahmi orang yang sangat tak padat, sangat kurang bercakap. Kan? So, tapi dia okey, dia bercakap okey. Dia sangat. Tapi macam mana tuan boleh pitching dia untuk bercakap? Dia mungkin sebab kita pun tak ada niat bukan-bukan pun. Memang kita ikhlas nak naikkan usahawan tempatan. That's why kot. Dan pun Allah izinkan. Masya Allah. So awak, Syahmi belum first time lah kenal dengan podcast tu? Dalam podcast dia orang pertama. Orang pertama kenal? Orang pertama before usahawan. Before you tak pernah kenal Syahmi langsung lah? Saya pernah on call saja. On call je lah? Dah live ke? Dah. Sekejap saya nak buka live sekejap. Kita bagi followers masuk dulu. Kau boleh saya letakkan? Boleh. Adjust tuan. Ada air tepi tuan, silakan minum. Meja tak ada. It's okay. Kamera saya tu macam ni sangat lah. Kejap Beli dekat Speedmart, harganya macam ni. Beli dekat Speedmart, harganya Okey. Soalan bebas atau soalan related to gas? Oh, dah ada soalan lah. Dah ada nak tanya. Soalan bebas je. Yang boleh jawab kita akan jawab insya-Allah. Mudah-mudahan. Kamu siap. Biasa tuan, terima kasih. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Ramadan yang ke-8 Ke-8 So malam ini adalah malam Ramadan yang ke-9 lah. Betul tak? Ya. So alhamdulillah hari ini kita rasa berbesar hati, rasa bangga juga sebab kami dapat bawakan seorang jutawan muda. Muda memang betul muda. Saya dengar tadi dia sudah mencapai status jutawan pada usia 20 tahun. Walaupun pendidikan tingginya hanyalah SPM. Jadi masya-Allah, inilah yang kita harapkan dengan perkongsian podcast macam ni. Kita orang kata bawakan usahawan yang sebenar yang melalui sepak terajang dunia bisnes supaya dengan segala manfaat perkongsian daripada usahawan kita ni dapatlah kita jadi jariah lah tuan. InsyaAllah. Jadi kita bawakan, saya perkenalkan di depan mata saya adalah Tuan. Sekejap, saya salah sebut, bahaya. Kita perkenalkan ialah pengasas Ang's Popcorn, Tuan Muhammad Syazarul Ismail. Ya. Selamat malam tuan. Assalamualaikum. Terima kasih. Sihat Syukur alhamdulillah. Terima kasih Pak Iman. Orangnya dari segi pembawaan dia nampak macam bos betul lah. Aduhlah. Gaya dia bercakap betul lah, ada aura dia, aura leader. Alhamdulillah. Jadi sedikit lah saya beri intro dulu. Mengapa Ang's Popcorn ini dipilih? Ang's Popcorn adalah tetamu kami selepas yang baru-baru ini kami buat podcast dengan Cik Fauzi Saleh. Dia adalah managing director pada Saleh Food. Oh, dia before dia pernah juga. Saleh Food. Dia graduan UTHM. Ya. Jadi tuan adalah usahawan yang seterusnya, anak jati Batu Pahat. Betul kan? Alhamdulillah, betul saya. Anak jati Batu Pahat, usianya muda lagi. Kacak orangnya. Aduh, biasanya. Jadi double keluarga? Double keluarga. Jadi yang nak tu tak boleh lah. Kita cakap je lah. So hari ni kita bawakan beliau satu jenama tempatan, jual popcorn saja dah mampu pergi ke Sri Lanka, ekspor ke sana. Betul.
Tahun lepas jualan 3.5 Boleh tak? 3.5 juta. Walaupun ada drop sedikit, tapi kita nak tahulah ni lumrah dalam dunia bisnes, jatuh bangun, kan. So hari ni kita bawakan rasa berbesar hati. Agak mudah berurusan dengan beliau, walaupun beliau sebenarnya busy. Jadi orang kata nak dapatkan bukan senang, tapi dah dapat tu alhamdulillah kita grab cepat. Jadi mungkin tuan boleh introduce sendirilah, nama, kan, nama penuh, asal dari mana, anak berapa, kita nak tahu sikit lah latar belakang keluarga. Hai semua, selamat malam. Terima kasih kepada semua penonton. Syukur alhamdulillah. Saya Muhammad Syazal Robert Ismail, merupakan founder dan owner kedai Angs Popcorn, based di Batu Pahat, Johor. Tahun kelahiran saya 1998. So dah berkeluarga, anak saya 2, and then perniagaan saya dah hampir, I think masuk tahun ke-7 perniagaan Angs Popcorn. Apa yang saya buat adalah saya adalah merupakan manufacturing, pengeluar popcorn sahaja. So that's how my business model lah. Kita manufacturing. Dulu kita mau pakai supplier, but now kita manufacturing. So bila kita cakap tentang manufacturing, banyak sektor-sektor ataupun business model yang kita buat supply. So that's my business model, alhamdulillah. Sebab tu boleh hantar produk ke pembekal di Sri Lanka lah. A lot of things, semua tu benda proses pembelajaran yang daripada zero sebenarnya kan. Kita datang bukan daripada base. Saya datang bukan daripada base memang ada foundation keluarga ataupun keluarga yang memang datang daripada bisnes tak. Kita bukan itu. Kita, bapa saya seorang berkebun, mak saya seorang suri rumah, 8 adik-beradik, anak nombor 5, 4 lelaki 4 perempuan. So that's how my history, my family lah. So bila tuan kata mengambil pelajaran tertinggi tu setakat pelajaran Malaysia di mana? SPM saja. Saya sebenarnya sambung belajar, tapi tak lama. Saya sambung belajar di Pekan Pang, di LB Highcom Pekan Pang, automotif. Tapi that time sampai SEM 3 sahaja. Faham. And then tak ada, then saya diploma saja. So tapi sebab kematian arwah bapak saya, so kita decide untuk tak apalah, tak ada siapa yang tanggung. So saya stop sampai SEM 3. I think lebih kurang dalam, sebab saya pendek, saya satu SEM lebih kurang dalam 5 bulan. So saya berhenti, saya sambung balik ke rumah mak saya. So that time apa yang saya boleh buat, saya bekerja pasar lah. Sebelum saya berniaga apa saya berniaga, saya seorang budak pasar after SPM. Sebelum ke pengasas popcorn, saya nak tahulah cerita budak pasar ni macam mana, berapa tahun kerja sebagai apa kan? Saya sebenarnya after SPM, kita kan after SPM kita berkobar dengan kawan-kawan sama-sama belajar kan. So kita sama belajar. Dan mungkin rezeki tak berhak pada saya. So kita sampai SEM 3 kita berhenti. So after that saya bekerja di pasar pagi, keluar sampai pukul 4 pagi sehingga pukul 2 tengah hari. Pasar tengah hari suatu peak. So itulah saya bekerja pasar pagi, kedai pakcik saya. So dekat situ sebanyak sikit perniagaan yang saya belajar. I think saya bekerja dekat sana hampir 2 tahun. Bekerja pakcik saya. So jual barang-barang pasar, barang roncit. Jadi sebanyak kelebihan saya tentang perniagaan. Macam bos Ijan pula jadi budak pasar saya dengar macam tu lah. Kita purely budak pasar. So kalau you nampak apa yang saya nampak sekarang, tidak. Sebenarnya saya bermula daripada nothing. Saya budak pasar. 4 pagi tuan dah keluar tuan. 4 pagi. Kalau 4 pagi dah masuk kerja, agak you bangun pukul apa? 3:30 pagi saya dah bangun dah. So pergi pasar santai naik basikal, kadang naik motor, kadang bapak saya hantar. Because that time banyak yang saya minta tolong abang saya hantar pergi kerja. Balik pukul berapa? 3 pagi. 3:30 pagi saya dah bangun. Before pukul 4 kita dah hantar. Tapi that's moment yang paling best, dan juga ada yang terkesan, yang terasa. Nak dengar juga apa yang best dan terasa tu. Best lama. Saya sebenarnya kedai tu pakcik saya punya. Sebelum saya SPM, saya dah bekerja start daripada umur saya form 1 saya dah bekerja dengan dia. Tapi satu hari bekerja and then tinggal, bekerja and then tinggal. Weekend saja. Sampailah habis SPM, saya start bekerja full time dengan dia. So momen yang best adalah kita keluar awal pagi lah. Orang dekat dalam, kalau orang tengah tidur, kita dah berpeluh dah. Itu momen yang exercise lah, paling best lah kan. Orang lain sibuk dalam selimut lagi, kita dah bekerja kan. So itu dah momen yang paling best. Momen yang best juga adalah sebab kita balik awal. Orang tengah hari pun sama bekerja, kita berdua dah habis lah. Pasar, saya bekerja di pasar pagi Batu Pahat. So memang style pasar tengah hari petang dah tak ada orang dah. So waktu pagi waktu tengah sibuk. So itu the best moment bagi saya lah. Yang tadi yang susah tu apa tadi? Momen yang senang ada susah. Susahnya apa? Susah tu because kawan-kawan kita semua pandai-pandai, kita duduk pasar. Rasa rendah diri lah. Rasa rendah hati. Tapi that time tu yang kita boleh mampu untuk support keluarga kita. So go on je lah. Tak kisahlah apa orang cakap. Tapi that's the
feel the moment yang cakap, kau budak pasar. Ada peserpan ke? Saya tak kawan-kawan dan family kawan yang nampak saya di pasar. Pernah masa tu lah cakap macam tu depan depannya. Cakap betul, tapi saya kira okey je kan, kita tak apa. Mungkin kita kat sini kan. Waktu tu bila menanggung keluarga tuan cakap, adakah masa tu memang keadaan keluarga teruk ataupun maksud tuan menanggung keluarga tu memang bulan-bulan tu ada bagi mak ayah macam tu? Tak, saya dibesarkan dengan keadaan yang kau anak lelaki, berguna kalau lelaki tak bantu keluarga. Itu that mindset saya kan. So kita sendiri yang willing untuk membantu family. Sebab kita bukan datang daripada nak apa dapat. You nak you cari sendiri. So that's how timbul perasaan yang saya rasa kau anak lelaki kot, takkan lepas semua bekerja. So bantulah keluarga. Itu mindset yang saya bawa. So that's how lah saya bekerja pasal pagi, dapat sikit income dan bantu family saya. So itu yang tuan kata lama juga kerja sebagai pembantu pasar tu. Ikutkan saya kerja daripada form 1 sebenarnya, tapi yalah masa tu on off kan. Kan betul, ya. Berapa gaji masa tu? That time gaji sebulan 900. Sebulan 900. Ya. Berapa lama berlangsung? Saya rasa selama 2 tahun. Before this gaji saya satu hari RM50, RM40, RM20. Tapi bila habis sekarang gaji sebulan 900 saja. Kenapa apa yang membuat keputusan bertukar haluan kerjaya pula selepas 2 tahun tu? Saya sebenarnya langsung tak ada niat untuk berniaga sebenarnya. Bila dalam keadaan saya bekerja pasar pagi, saya diterapkan mindset yang mana berniaga ni susah. Berniaga ni susah because banyak hutang. Nanti bank kejar. So jangan berbeban. So bila saya bekerja, saya rasa saya ditanamkan mindset begitu. Jadi tapi apa yang saya suka pula, walaupun berniaga susah, tapi saya suka. Saya bekerja sebulan dapat 900. Orang datang sekali belanja dapat 900. Satu orang yang datang. So saya rasa macam seronok lah berniaga. So mentality tu macam tak nampak kena. Di situlah kan. Di situ yang buat saya macam why not try berniaga. Aku je sebulan kot gaji 900. Orang ni belanja satu hari 900. Itu baru seorang lah kan. Itu baru seorang. Betul. So that's how saya rasa macam why not saya cuba berniaga. Dekat situlah bermulanya. Tapi kalau nak cerita macam mana cerita popcorn, memang lillahi ta'ala tak ada langsung niat nak berniaga popcorn, jauh sekali. Ya. Waktu tu bila selepas kerja pasar buat apa pula? Itulah wujudnya. Saya bekerja pasar sampai pukul 2 tengah hari. Jadi bila bekerja pasar sampai 2 tengah hari ni, petang tak ada buat apa. So nak jadikan cerita macam mana bermulanya popcorn ni. Akak saya seorang cikgu. So that time dia tunggu panggilan cikgu, so dia tak ada buat, dia tak buat apa. So dia beli satu mesin popcorn macam topikon Cina petak tu. So dia beli, dia simpan kat rumah mak saya. So that time waktu petang tu saya minum kopi petang, balik kerja dan saya nampak ni mesin popcorn kat aku ni. Why nak aku cuba masak? So that time saya belajar kat YouTube. Kan saya habis kerja tu saya pergi pasar, saya cari berjagung minyak, saya cuba untuk masak popcorn untuk niat makan sendiri. So dalam beberapa percubaan gagal percubaan hangus sama. Tapi nak jadikan cerita, hari tu juga depan sikit. Tarik. Nak jadikan cerita, hari tu juga saya duduk kampung. Jadi bila saya duduk kampung, rumah saya berdekatan kampung. So dengan niat permulaan lah, niat masak popcorn nak makan sendiri tu lah, benda tu bau. Bila benda tu bau, makcik ada satu makcik datang dari belakang, dia kata mak saya. Tanya, Zarul buat apa? Saya tengah masak popcorn. Boleh makcik nak beli tak? That time lah the moment yang macam macam mana ni lah. Saya blur because niat saya masak untuk makan sendiri. Aku nak understand dia pun kan. Jadi bila makcik datang, kita ni alamak saya salah lah. Orang tu datang, kita ni rakyat kalah dengan punya raya orang tu kan. So saya bagi juga. Saya ambil, saya bawa popcorn, saya bagi satu mangkuk, satu bekas macam tu. So makcik tu bagi saya RM15. So bila makcik bagi saya RM15, that time pula mak saya nampak pula, kau buat apa ni, Zaru ambil duit makcik tu, dah pula lain cerita dia. So this is our story lah. So itu hari pertama. Hari kedua makcik datang lagi. Hari kedua, tapi makcik datang lagi hari kedua, makcik ni cakap, Zarul boleh tak buatkan makcik popcorn. Tapi kali ni makcik dia janji dengan anak makcik, sebanyak makcik nak datang, nak bagi popcorn. Pula. Aduh makcik pula. Saya tak buat makcik, saya tak pandai, saya niat masak untuk makan sendiri je. Bila dia rayu untuk hari kedua, okay lah makcik saya masak sekejap. Saya cuba masak sekejap. Okay. Datang hari modal pula saya RM80. So hari ketiga makcik yang sama lagi datang. 3 hari betul-betul so timbul satu idea nak berniaga. Because makcik ni yang powerful. Hari ketiga makcik datang. Tapi makcik datang bukan seorang. Dekat kampung saya ada satu pasar kecil. So makcik ni bagi tahu dekat pasar ni ada anak sipolan jual popcorn. Jom kita pergi beli. So datanglah 5-6 orang. Datang rumah mak saya pagi-pagi. So that time saya cuti. Bila saya cuti tu, dia orang tanyalah. Saya pagi-pagi bangun pagi, tiba mak saya bangun. So bangun kenapa mak? Depan tu ada ramai makcik cari kau. Kenapa pula ni? So dia salah. Ada cek pasal lah. Pasal ni kan. So makcik tu je sebenarnya. So bila saya keluar, ni makcik bawa kawan-kawan makcik semua nak beli popcorn kau. Alamak. So
dekat situ lah tercetusnya idea, why not aku cuba berniaga. So saya cuba berniaga dalam kesempatan saya bekerja pasar pagi. So itulah permulaan 3 hari tu sebab makcik tu timbul perasaan okey lah nak try berniaga. So dekat situ bermulanya Ang's Popcorn sebenarnya. So masa tu order yang dapat daripada makcik tu berapa banyak pula? Berapa ramai makcik yang order tu? Ramai. Order yang datang 6 orang, yang order dekat 10 botol. 10 botol. 10 botol ya. Datang saya memang tak ada botol. So saya bagi apa yang ada je. Botol Because besar. style Oh, awal okey, faham. Mak saya jenis orang yang beli Simpan. pupuk, simpan balang-balang. Faham. Makcik saya tak ada plastik. Makcik cakap tak apa, kau pakai balang yang mak kau ada. Kita pun bantai lah. Bantai-bantai nak bagi. Asyik. Tapi jual lah kan? Tapi jual lah kan. RM15 jugalah. That time itu satu balang RM10 je. Okey. So makcik bagi RM15 tu tanpa harga persetujuan dia bagi je. Faham. Saya pun ambil je. So tapi Itu sebab macam tu lah ya. kisah asbab makcik. Terima kasih lah makcik kerana makcik Zarul boleh berniaga popcorn. Alhamdulillah, betul. So boleh kata itu adalah journey permulaan tuan Betul. macam mana berniaga popcorn lah kan. Itulah terwujudnya idea. Kalau tanya kenapa pilih popcorn, saya tak tahu. Faham. Saya tak pilih, benda ni datang sendiri. Datang sendiri. Asbab niat untuk makan sendiri. So bila hari-hari selepas itu kan pergi pasar balik kan, kerja macam biasa betul, kan. Betul. Habis adakah order mula masuk hari-hari ke? Dekat situ lah antara kelebihan saya ada. Bila saya bekerja pasar pagi, saya boleh katakan leader kat situ. Pakcik saya trust kat saya. So that time lah pakcik saya advice, cuba kau masuk ke balang-balang. So start saya masuk ke balang kosong, balang rempeyek tu, merah tu. Faham. Kita panggil balang rempeyek. So benda advantage masa saya kerja pasar tu, saya deal dengan owner-owner kedai makan, owner restoran, owner Petronas, owner kedai runcit, owner kedai tom yum. Yelah yang Saya kenal datang-datang kat semua bawah. cari bahan basah kan, Betul. bahan So, mentah. Pakcik cakap, cuba kau pitching kat kedai akak ni. Cakap boleh tak tumpang tak popcorn, tak letak 5 balang je. So dekat situ lah idea, okey lah saya try. Akak boleh tak saya nak tumpang kedai akak, kedai tom yum 5 botol boleh, nanti petang kau hantar. Tanya kedai gocek boleh tak tumpang 5 botol boleh, petang kau hantar. So dekat situ lah network yang saya dapat permulaan kan. So balik kerja tu sibuk-sibuk balik kerja, sibuk masak popcorn, beli balang semua, startlah hantar. So dekat situ lah saya bermulanya supply ke kedai-kedai makan ni sebenarnya. Sehinggalah saya dapat supply area Batu Pahat saja, kedai makan, kedai tom yum, kedai restoran. Satu kerja sampai dapat supply saya dekat 50 kedai ke Batu Pahat saja. Satu kedai 5 botol lah. Satu kedai 5 botol. Ya. So darab lah 50 dah saya dapat 5. 50 kedai. So that time lah, sampai saya rasa satu hari saya income saya 3,000, 2,500. Tak sangka kan bila masa itu collect tu. Itu masa part time kan. Sehari ya. Sehari ya. So itulah masa yang saya cakap why not kita kena berniaga ni. So dekat situ lah perbezaan kan antara sebulan Yalah mula niat 900 je kan. 900 je. Tahu-tahu sekarang dah 3,000 pula. 3,000 sehari kan. Tu cakap seronok pula berniaga ni. Datang lah dah mula kasi harga. Kan bila dah manage 50 kedai, sana tak cukup, saya nak restock. Dah berhenti dah masa tu kerja Dah sebelum pakcik. Masih kerja pakcik. Tak best lah kerja dengan pakcik. Saya nak berniaga sendiri lah. Tak adalah Masih bekerja lah, tapi kita manage masa lah, manage masa kan. Saya pergi motor, saya naik motor hantar. That time saya ada Honda Petak je. So sebab berniaga-berniaga dapat beli Honda Petak, So dekat situ pun supply bawa motor, bawa motor hantar terkelimu dari makan ni lah. So itulah perjalanan saya bermula popcorn. So saya bayangkan bila tuan bawa Honda Petak tu, plastik merah tu besar-besar tu, ya. bakul belakang, Saya beli ada tali getah tu. ada bawa roda 3 ke? Ada pasang roda 3 tak? Tak ada kan? Kan betul. So memang penuh lah untuk hantar satu kedai 5 balang. Satu je betul. So sekali jalan kita boleh bawa bukan 20 kedai. 20 botol. 20 botol 4 kedai. Lepas tu nanti repeat balik. Patah balik rumah semula. Hantar keluar lagi. Berapa jam habis masa untuk hantar 50 kedai? Saya biasa estimate saya akan keluar dalam pasar biasa. Pasar akan pasar. Because saya banyak sampai kedai makan malam. So makan malam dia buka pukul 5. So daripada balik kerja pukul 2 sampai pukul 4.30 tu saya ada wedding masak lah. Okay. So bila saya dah timing saya masak, lepas tu pergi hantar, packing dan hantar lepas pasar. hantar pasar. So balik kerja saya tu dah pukul 6 maghrib, malam tu saya akan masak balik pukul 8 malam. Untuk standby stok esok. Faham. Sebab kalau hanya within 2 jam saja, so saya tak cukup. Faham. So saya kerja extra, kita masak malam untuk stok esok pula. So berapa lama tuan buat perkara tu berlangsung, dah sambil bekerja dengan pakcik dan sambil buat popcorn business ni berapa lama Saya berlangsung? rasa memang sampai setahun kot. Setahun baru berani berhenti. Baru berani, ya betul. Sebab kita dah dengan mindset, jangan berniaga takut. Still ada buat mindset tu. Walaupun dah berniaga masa tu. Walaupun dah berniaga kan. So setahun and then saya decide untuk berhenti. And then saya start berniaga sendiri. Kenapa berhenti masa tu? Income lebih besar. Income yang saya rasa datang sama masa saya kena fokus benda ni berbanding kerja hakiki saya. Memang kerja hakiki tu asbab kerja itulah saya dapat banyak network. Kerja pasar kedai runcit tu.
Tapi saya rasa why not sampai masa saya cuba untuk cabar balik, tak apalah aku berhenti, fokus popcorn dulu. So jadi bila kita dah full time ni, kita buat gila-gila lah. So Bila tuan kata dah buat full time, buat gila-gila, apa strategi gila-gila masa tu? Tuan dah sebelum ni 50 kan? Ya. Bila dah full time kita dah double kan. Sebab bila supply satu kedai ke, dua kedai ke, tiga kedai ke, empat kedai ke, lima kedai sampai ke 10 kedai, kita dah nampak pattern lah. Pattern. So, apa yang tuan nampak pattern macam mana? Maksud pattern adalah set semua dia memang saya supply pagi-pagi, tinggal hantar. That time saya ingat saya supply kedai, hantar 5 botol, dia bayar 5 botol tak? Hantar 5 botol, esok akak bayar, habis bayar. That time saya okay, Consignment lah. Consignment kan. Faham. So bila kita supply ke 10 kedai, kita dah nampak pattern. Kedai yang pertama akan start repeat order balik. So bila saya start double kedai esok akan ada rolling start balik, start order kedai yang awal saya hantar. So kan saya nampak pattern, saya kembangkan. That time modal saya RM80 je. RM80 modal pemula untuk Masa mula-mula ke? Masa mula-mula berniaga. Mula-mula. RM80 beli balang, beli jagung, beli minyak, itulah. So pakai mesin kakak? Pakai mesin kakak. That time saya beli satu lagi mesin. Bila dah start harga, dalam masa tahun satu mesin je. Saya beli satu mesin lagi topekong macam that's the word lah. Warna merah tu kan. So sampai saya dapat that time supply 80 kedai. Saya start masuk Petronas, pattern yang sama. Saya benda yang paling gila saya pun satu hari saya pitching 30 kedai. Ada satu story yang saya rasa macam ini benda ni aku ingat. Satu hari memang saya ada start. Saya balik kerja, saya akan singgah pada kedai yang saya tak pernah masuk lagi. Saya akan bagi tahu, saya akan singgah, saya ada bujuh popcorn. Boleh tak saya tumpang kedai kat that time my style lah dulu. Memang direct selling. So saya pernah buat that time tak ada order, saya cari kedai, satu hari saya cabarkan diri saya untuk masuk 30 kedai. Bagi salam, Assalamualaikum. Nak masuk popcorn tak nak. So that time rejection memang biasa lah normal kan. Tapi kalau dah 30 kedai satu hari reject, bengang juga kan. Mental je kan. Malu juga sebenarnya. Buruk ke aku kan? Kedai pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 okey, gagah lagi. Okey dah. Tak apa. Yang ke 11 tak ada, aku balik. Okeylah, pergi kedai ke 11. Tak ada juga. Balik dah kosong. Pergi kedai ke 12. Sampailah kedai ke 30. Kedai ke 31 lah baru ada order untuk saya. Kedai 31 dah semua kedai makan, kedai reject. Kedai 31 dah dapat order 5 order. So sebab 5 order tu lah yang buat saya macam okey aku buat ni. Walaupun 30 hari, 30 kedai, satu hari kena reject, tapi sebab 3 kedai ke 31 dapat 5 order, puas hati, tak apa aku balik. So malu. Aku pakai seleki. Kenapa orang tak nak aku? Bila tuan kata pergi pitching 30 kedai ni, tuan cakap dalam tempoh masa mula-mula berniaga ataupun selepas dah berhenti kerja dan fokus? Selepas dah berhenti kerja, fokus masa tu. Fokus betul. Ya. Yang 50 kedai sebelum ni memang ada dah. Betul, memang ada lah. Macam tak jadi pula formula yang 5 kedai. Kita dapat pattern. Satu, bila you datang, you bagi salam, orang tak kenal you, orang tak nak ambil barang you, orang tak trust. And then bila along the way, kita datang bawa sampel, orang dah start trust. Yang ketiga, datang lagi bawa pula katalog, orang start trust. So datang pula Petronas bawa katalog, pakai semua orang start trust. So nampak dekat situ tips dia. Pertama, bila datang setakat jual Elio tak boleh. Bawa sampel, rasa mula dah ada rasa percaya. Bawa katalog macam meyakinkan. Yang keempat, pakai smart, budak ni memang brilliant ni. Exactly. So 4 formula ni dah boleh pitch orang tu. Pitch orang face to face punya orang. Because orang tak kenal you. So bila orang nak beli dengan you, nak dapatkan trust dulu. You jual makanan pula tu. So itu yang saya belajar along. Boleh saya simpul kat sini lah secara ringkas. Macam tuan dulu bermula, masa mula-mula tu dapat 50 pitching kedai tu adalah based on networking semasa di pasar. Betul. Jadi tak ada masalah trust. Betul. Sebab dari situ orang dah kenal siapa tuan. Betul. Tapi bila tuan penetrate market baru, which is tuan adalah stranger pada orang lain, 4 teknik tadi, tips tadi tuan guna dan menjadi. Okey, dengar. Ini bolehlah siapa-siapa yang nak ambil tips ni untuk bukan cakap popcorn, jual lah benda lain kan. Tapi that time saya fikir that time saya gunakan juga 50 network untuk convene network yang baru. Okey. Upsell lah. 50 kedai dah masuk 50 kedai. So nampak lagah kan. So that's all lah, build the trust lah first. So bila tuan kata menggunakan 50 yang ada tu, adakah tuan minta dorang tak ada kenal ke ataupun macam mana tuan masukkan tu? Kak, ni kedai yang masuk. Kita ambil dalam 50 kedai tu, kita ambil kedai top 10 yang memang testimoni lah ni. Testimoni lah. Kak kenal tak kedai tu? Jamilah contoh. Dia dah ambil popcorn saya. Akak kenal dia. Akak call ada. Cik. Okey, faham. Itu adalah teknik yang kelima. Itu teknik saya masuk lah, betul. Faham. That's why saya nampak pattern benda tu. So masuk kedai restoran dia berulang lah. Begitu. Ya.
So bila tuan itu masa kata lepas SPM. Lepas SPM umur masa tu 17 kan? 17 18 kan? Yep. 18 berhenti. 19 18 19 fokus betul. setahun tu kan? Setahun saya fokus 19. So by the age 20 tuan dah dapat first million lah. Alhamdulillah, ya betul lah. Tapi that time umur 19 adalah network offline. Umur 20 start masuk network online pula. Network offline ni yang tuan masukkan tadi 50 kedai terawal, 30 kedai kemudian. Betul. Tapi bercambah lagi lah selepas tu. Bercambah lagi, betul lah. Dengan teknik yang sama tuan guna lah. Sama. Tapi that time dah bukan saya seorang. That time saya hanya ambil order. So bila dah mula dapat order banyak, bila yang start hire staff tu? Start bila dah ada sempat saya berhenti kerja. Okay. Saya berhenti kerja. Dah fokus tu. Dah fokus, and saya nampak tak boleh. Saya tak boleh, saya ambil order saya tak boleh. So start sampai kawan-kawan saya, kawan-kawan yang saya trust, yang kawan-kawan sekolah, yang mana saya rasa macam kita tak ada masa depan, jom kerja dengan aku aja, aku tolong kau. Kita sama tak ada masa depan ni. Kau dengan aku sama-sama tak ada masa depan, jom kita cipta masa depan sendiri lah. Jom kerja dengan aku, kita sama-sama buat. Okey, jom kita bekerja. So that time start bertiga, start ber 5 orang, and then saya panggil adik-beradik saya yang mana dia orang free time, tolong aku boleh tak, aku ada order banyak ni. So itu atas startup permulaan saya, kawan-kawan dan adik-beradik saya. So menarik, interesting. So bila dah hit 20 million, pengejaran setakat tu lah kan. Saya dengar tuan beli kilang. Umur saya beli kilang, umur saya 22 tahun. So daripada 20 sampai ke 22 tu, apa proses pengembangan bisnes pula? Adakah tuan penetrate market yang lain pula, pasar raya ke? Tak, saya start agent stokis ke? Umur 19 saya start masuk offline kedai makan. Umur 20 saya start masuk agent stokis. Bila produk dah banyak dekat satu wilayah, satu batu orang start kenal. Banyak kedai ada. So bila orang start kenal, orang start tanya, orang agent start datang nak tolong menjual. So that time agent saya banyak cikgu. Kita sekolah datang menjual. So that's why kita pun tak faham sistem agent stokis. So macam mana saya belajar, saya tengok produk lain, macam mana dia buat sistem agent. Saya PM produk lain, that time saya ingat saya PM produk crunchy, saya PM produk jeruk mangga. Saya tak tahu macam mana dia buat structure on agent. Kuantiti harga yang ditetapkan, minimum, logistik part. So benda tu saya copy paste dan saya jadikan model untuk saya juga. Make guys kurang jelas. Dah. Ya. Okey tuan, teruskan, maaf. Okay. So that time saya start lah. So saya start dengan rumah mak saya, sebelah rumah mak saya. Sebelah rumah mak saya start bengkel masak popcorn, saya start tambah mesin, dan sebelah rumah saya tu ada satu homestay. Saya jumpa pak cik, saya sewa homestay tu untuk jadikan tempat proses popcorn. Faham? So pak cik tu bagi, tetapi jangan rosak structure kilang. Okey tak apa. Daripada bengkel and then pindah kepada tambah homestay tu, saya jadikan tempat buatan popcorn. And then saya start tambah, saya baru start berani untuk, bila saya income tengok sebulan dah start 30,000, baru saya start berani untuk sewa satu kedai. Tapi saya ada ketakutan. Saya sewa satu kedai, and then after that saya sewa satu kedai lagi, sehinggalah saya ada tempat 4 pemrosesan popcorn. 4 tempat di berdekatan lah. Di berdekatan semua, di berdekatan popcorn, di berdekatan tempat saya lah. So that time saya ada 4 tempat. So start umur 20. Bila start umur 21, estate agent start bertambah. Saya dah tak boleh manage lah. Aku kena pindah. Bila barang dah produk start banyak, orang start tanya halal. Bila orang start cakap, nak tanya macam mana nak masuk pasar raya, orang start tanya macam mana nak masuk ke Petronas, untuk ada lah semua kan. So walaupun saya ada 4 kedai, saya rasa saya kan 4 kedai hampir 2 tahun ni. Umur 20 hingga 22. Tapi saya ada ketakutan nak masuk kilang. Memang tak pernah didedahkan dengan macam mana nak masuk kilang kan. Tapi saya jenis yang aku buat dulu, buat langgar je. Buat je. So saya start sewa kilang. Sewa kilang ada juga peristiwa yang kebodohan saya buat lah. Silakan tuan, sharekan supaya orang lain boleh belajar. Kebodohan saya tuan, bila kita tak pernah berniaga besar ni, kita rasa confident. Kita tak percaya, kita terlalu percaya orang. So saya tengoklah mudah. Bila saya murah satu kilang yang saya rasa macam nice kilang ni, bulanan lebih kurang dalam 4,000, macam murah. So saya bayar deposit 50,000 that time. Saya bayar deposit 50,000. Kilang tu ada. Cuma haja di mudah.com je lah. Ada di mudah.com sajalah. Ada. Itu yang bila tuan kata kebodohan besar juga kan. Kebodohan ya. Iuran yang perlu dibayar. Itu juga kebodohan saya. Ada di mudah.com saja kilang tu. Tapi ada kilang tu memang wujud, tapi kilang tu bukanlah macam dari gambar. Kilang tu kilang usang, kilang yang memang terbengkalai. Ya Allah. Tapi gambar baru. Oish. Location semua ada. Kan. Jadi yelah, dipaparkan kilang, tapi dia datang tu macam rumah usang. So saya contact balik, saya contact and then lost, tak ada apa. Hangus lah.
Yang problem adalah person in charge tu yang problem. Kan that time bangunan tu under PNB kot, PNB. So I think long the way hampir setahun kot fight baru dapat balik claim tu lah. Nasib baik. Kan, Dapatlah balik. Dapat hampir setahun lebih. So that time kalau kita bagi saya besar lah because Pak Sep baru nak berniaga. Kita expect kita Memang masuk macam hilang cash flow tu dalam 50,000 Yap, 50 because that time saya bawa 30,000 sebulan. So Yelah, full saving itu memang ya. tercekik lah tu kan. Jangan Cash cakap, flow tu. macam mana aku cari kan. So cakap tak apalah, dah ini dua kebodohan aku. So next go on. Jalan Jadi terus. cakap pasal yuran kebodohan ni, kita nak buat selingan sikit Ya. So siapa-siapa yang mungkin nak belajar bisnes ke luar negara, jadi orang kata kenalah seperti Tuan Zarul cakap, dia tak ada guru lah masa tu kan. Jadi yuran kebodohan dia bayar adalah 40,000 hilang setahun Betul. sebelum dapat balik. Jadi jika anda nak belajar bisnes ke luar negara, Ya. kita akan buka kelas eBay 3 hari lagi pada 12 dan 13 Mac ini. Secara online yuran RM50 saja untuk buang kebodohan yang ada di dalam diri supaya tidak melakukan kesilapan. Jadi kita belajar di Malaysia, menjual barang dari Malaysia ke overseas. Duduk Malaysia tak apa, yang penting gaji USD. Yes. Okey, itu saja selingan kita. Kita nak teruskan tadi bila bercakap yuran kebodohan tu, selepas tu dapat balik. Setahun lebih tuan. So saya jenis orang yang kalau saya dah buat silap jangan tunggu lama, next terus. Saya orang je macam tu. Saya macam tak kisahlah, benda dah kena. So apa nak buat, nak menangis semua tak guna. So lantak lah. So next adalah go on, buat duit lagi. Fokus kumpul duit, saving. Itu yang saya buat. So masa tu production kilang memang tak pindah ke tempat baru lah. Bila Tak ada. kilang So, tak ada kan, saya memang- duit dah orang kata tercekik duit dah sekejap, gone. tapi orang kata keep buat duit lah, making money lah. Ya, keep making money. So kita push keep making money. Because saving dah lost. Apa nak buat, nak nangis pun tak boleh. Iyalah. Kan? So minta mak doa je lah. Mak doa, mak sell lebih sikit mak. Orang ramai order. So go on. Tapi menjadilah. Tapi that time banyak rangkaian saya buat. Bukan saya supply kedai makan je. Bazar saya tak masuk. Expo malam saya tak masuk. Kenduri-kenduri kahwin saya tak masuk. Masak panas-panas. Itu channel-channel yang saya tak buat dulu. Itu adalah masa tu konsep dia adalah agent stokis ke macam mana? That time mesti agent stokis lagi. Ada. Tapi itu adalah extra saya. Because saya dah gagal tu kan. Apa nak buat? Kalau harga agent stokis, kita tak boleh nak control. So start buat masa masuk event. Itu benda yang saya buat lah. Itu kira direct selling daripada HQ lah. HQ sini betul. HQ yang jual tanpa betul. melalui agent dan Agent stokis yang kita lah. supply produk saja. Faham. Betul. So Mereka supply produk dan dapat commission lah. betul lah. Faham. Saya naik daripada agent stokis sebenarnya. Alhamdulillah. Tajuk kita pun Ang's Popcorn dikhianati ejen sendiri. tanda soal. Ya. Pernah berlaku ke? Itu yang kita dengar tuan. Betul. Bila kita dengar Ang's Popcorn ni membina nama dan jenamanya di Batu Hadgah namanya sampai satu Johor pun, tiba-tiba kita dengar berita ini kan. Jadi betul ke, kita tanya tuan punya badan sendirilah, pernah ke berlaku? Nak kata betul tidak, tapi itu satu perubahan bisnes model bagi saya. Perubahan zaman kan. That time zaman agent stokis memang sangat top kan. Berbanding zaman sekarang macam TikTok, affiliate kan. So nak kata betul bagi saya, saya lah yang kena cepat bertindak, berubah bisnes model. Tapi jujur saya cakap, masa that time game agent stokis memang power. Kalau you ada produk baru, you nak naik cepat, you guna sistem agent stokis. Sistem guna agent stokis untuk spread cepat, bagus. Spread cepat. Spread situ lah. You berkongsi rezeki, you train agent stokis you. Contohnya saya kata saya tak pandai bercakap macam ni. Because sebab uji agent stokis lah yang build saya punya karakter untuk become a leader yang pandai bercakap begini. Kalau tak, saya tak pandai langsung. Memang nauzubillah, 1001 alasan aku bagi untuk tak bercakap. tak nak bercakap depan orang, betul. Waktu tuan berada di puncak, waktu tu berapa banyak ejen dan stokis tuan ada? Kita pernah ada lebih kurang 6,000 ejen. Ejen 6,000 ejen. Stokis? Betul. Total keseluruhan ejen stokis. Because dia ada network. Faham. Kan? So that tahun lah ya. Berapa lama berlangsung 6,000 orang tu? Saya start 4 tahun game agent stokis. Daripada 2022 lah. Betul. Sampai ke 2024. 2024 betul. Agent stokis powerful. So ini sekarang dah tukar game changer lah sekarang kan. Dah Game masuk changer. manufacturing kan. Macam Betul, tuan cakap kan. betul. Kalau dulu kita dengar itu business model tuan. Betul. Bila game agent stokis, payment semua by cash. You sangat powerful untuk you survive lah. Agent stokis, you nak barang, you cash kan. So, jadi bila kita buat perubahan sistem, bila agent stokis dah start slow down, kita cakap tak boleh tunggu ni. Okey, sebelum tu tuan, tuan memang nak pergi ke arah manufacturing ni, tapi saya nak tahu apa kelebihan agent stokis dengan keburukan yang ada lah, supaya mereka yang kita tak nafikan kebaikan dan keburukan tu memang ada. Cuma kita nak dengar daripada
owner bisnes yang dah pernah ada 6,000 stokis dan agent kan, Alhamdulillah. supaya orang lain boleh belajar. Betul. Faham. Kebaikan agent stokis ni bagus, satu kita boleh share rezeki dengan diorang lah, kan. Yang kedua, untuk produk cepat ni bagus. Tapi bila kita tahu kita bekerja dengan manusia ni adalah orang yang mana bekerja mengikut emosi. Ada masa dia rasa nak buat, dia buat. Ada masa dia tak nak buat, dia tak nak buat. So jadi training sangat penting bagi saya masa game agent stokis. Cumanya bila dalam fasa saya lah, bila kita permintaan agent tengah laju, kita sibuk supply. Dan bila start agent, permintaan agent start slow, kita tak boleh gantung pada dia. Sebagai contoh, sebab agent lah saya start masuk kilang. Sebab agent saya start masuk kilang, because agent demanding on halal, agent demanding on quantity product. Quantity product start bertambah, halal punya demand start bertambah. That time saya hanya masak kat rumah je tuan, kedai macam mana nak mohon halal certificate kan? Agent start bertambah, agent start nak masuk ke pasar raya, masuk Petronas. So sebab agent lah saya start, okay lah kita pindah kilang. Demanding. Bila start pindah kilang, overhead yang kita buat dah tetap. Yang of course benda tu loan hingga 5 tahun, 6 tahun kan. Tapi bila that time kita dah supply agent stokis pula start slow down. Dah ada demand. Dah ada demand start kan. Kita dah melabur dah ni, dah buat loan lah. Betul. That's how business model tu berubah. Kan. So long the way tengok, masuk tahun ketiga, agent stokis dah slow down. Masuk tahun keempat, tak boleh ni. So jadi saya ubah mindset. That time saya masuk kilang sebab nak support agent stokis. Tapi sekarang you ada kilang. So that's how berubah business model lah. Sebenarnya you manufacturing. Bila you manufacturing, banyak business model yang boleh buat. You boleh buat OEM, you boleh supply, you boleh supply banyak channel. So that's how, okay, not now, agent stokis start slow down, kita ubah game tu. Kebaikan agent stokis, satu, untuk bisnes cepat naik sangat bagus. Cash flow cash memang sedap kan. Keburukan dia lah, you as a owner, you nak kena pandai manage your agent stokis. Sometimes kita pun beremosi kan. So saya lalui fasa yang mana yang daripada nothing sampai ratus ribu sampai juta. Satu fasa dugaan untuk Disney sebenarnya tuan kan. Bila you pegang RM10, you jalan cari lain. Bila you pegang 10, 100 ribu, cari jalan lain. Bila you ada simpanan 10 ribu, you punya cara cakap, cari fikir start lain kan. Orang tak tahu pun, bila you start beratus ribu, juta, you punya behavior mesti start lain. So kalau you tak pandai kawal benda ni, you yang lost. So bagi saya benda ni antara dugaan Disney. Sebab orang tak pernah dapat banyak. Bila dapat banyak, culture shock kan, spending sampai kita lupa nak train agent stokis kita. Itu kesilapan saya juga. Kita rasa macam, tak apa agent stokis kita selama ni boleh sustain. Business bukan begitu kan. Bila you keep stress on wajib ada training untuk exactly, itu nyawa. Itulah yang pengajaran tuan dapat sebenarnya kan. Betul. Bila kita rasa senang, kita macam tak apalah, minggu ni delay, minggu depan delay. Sedangkan agent stokis adalah diorang adalah perlu diajar mengenai cara nak buat marketing. Bila diorang grow, you pun grow. Bila you tak grow kan diorang, you pun akan start slow down. Semua akan start slow down. Tu game agent stokis. Dia punya fragile tu tak tetap kan, tak ada sustainability. Sustainability tu tiada, kurang lah kan. So itu yang saya rasa timbulnya polemik dihianati agent. Saya rasa itulah. Ya, maybe mungkin lah. Sebab tuan berharap penuh pada agent selepas agent push. Betul, ada halal, ada masuk kilang. Betul. Tapi bila tuan dah buat loan dengan bank, dah beli kilang, dah pun beli kilang Betul. Berapa million beli kilang masa tu? 2.5 million beli kilang. Di mana kilang tu? Di Tongkang Pecah Batu Pat. Sekarang ada lagi? Sekarang ada, ya. So kilang tu pula tiba-tiba dah beli, tiba-tiba agent pula slow. Tapi atas kekhilapan yang tuan akui juga di pihak tuan adalah membiarkan mereka tanpa training yang solid. Betul. Sebab dia orang juga saya naik. Mungkin kegagalan kita yang buat kita drop. Ada pro and con lah. Saya hargai je saya semua. Sebenarnya Tuan Zarul dia menghargai pengalaman dia tu. Sebab macam dia cakap, agent juga lah yang membantu dia naik. Agent juga membuatkan dia jatuh tapi naik semula. Tukar game changer kan. Game changer berubah kan. So tak mudah. Masuk ke kilang kan. Betul. So sekarang ni start bila yang mula kata bertukar 100% lah 360 kepada kiblat perkilangan ni bila? Dah hampir selesai 2 tahun. Dia start 2024, 25. Hampir 2 tahun lah. Kita hampir 2 tahun. So banyak business model yang set berubah daripada sistem agent stokis. For now hanya 20% je agent stokis. 20%, 50% yang menyumbang sales kita kebanyakan adalah another channel, multiple channel. Saya supply Sri Lanka, saya supply stadium, saya buat OEM, saya juga supply product government, saya juga masuk event. So ada channel tu banyak. Produk sih sama tapi position jualan tu beza-beza. Itulah popcorn je tapi
Boleh jual popcorn berjutaan. Tu kita impress. Ya, Alhamdulillah lah, tahniah tuan sebab jual popcorn je nampak macam mudah dan senang nak buat sebenarnya. Kan? Betul, orang cakap ada ke orang makan popcorn? Tapi ada. Sebenarnya ada Ada. Di market tu ada. Kena pasti di mana customer tu berada. Betul. So macam tuan dah mula penetrate beberapa segmen market kan. Ada masuk pasar raya jugalah. Ada juga. Itu yang kata OEM Betul, tu ada OEM juga. Ada juga OEM yang memang business owner yang OEM yang kita. OEM product. So ambil dengan kita by ton, dia packaging brand sendiri. Brand sendiri lah. Betul ya. Jadi tuan packaging tu di kilang tuan jugalah buat ya, kan. Betul. Sebab tuan kilang kan. Betul. Dah macam kilang OEM lah kan. Betul ya. Kita ada own brand, kita juga ada supply another brand juga. Di sinilah saya percaya JDT mula bercollaborate dengan tuan kan. Betul. Saya nak tahulah macam mana tuan ni boleh memikat tuanku Mahkota Johor punya hati dan perasaan untuk bekerjasama ni. Kita nak dengar jugalah kan. Itu the best moment bagi saya lah. The best moment because kita tahu JDT is international kan. Boleh katakan luck juga sebenarnya kan. Nah, jadikan cerita macam mana saya seorang orang muda yang datang yang nak pitching JDT. Tak mudah tuan. Tak mudah sebab adalah saya rasa rendah diri walaupun saya kilang. Kau muda kot, sedangkan JDT lebih besar international kan. Kenapa nak pilih kau? Before dia ada satu brand yang supply JDT, tapi dia supply by bulk dengan kualiti yang not standard JDT punya demanding kan. So jadi ada kawan sahabat saya beritahu Zarul, popcorn JDT ni dia kurang sedap. So kawan saya cuba, why not kau start pitching. Pergi pitching Pergi pitching tuan. Cuba ceritakan kronologi peristiwa macam mana tuan bangun pagi, gosok gigi. Saya nak tahulah hari pergi pitching tu macam mana. That time pergi pitching kita study. That time saya setiapkan proposal, apa backstory Angs Popcorn dah buat, nampak gas semua kan. So saya start email dulu. Saya dapat cuba dapat personal in charge dan set satu meeting. Dia nak invite saya, okay, saya datang. Tapi kan proses nak masuk tu bukanlah sekadar use pitching, send proposal tu dapat tak. Saya ambil masa dekat setahun setengah. Naik turun. Dekat setahun setengah tu adalah that time first day saya datang. Saya buat proposal. And then ada masa yang kena delay because dia buat semua tak ada. Kemudian saya impress adalah saya ingat orang Melayu. Datang, our manager semua Mak Saleh. Ketul lidah. Apa nak cakap ni? Kena pitching depan panel Mak Saleh. Kan kita tahu Mak Saleh tak bodoh. Dia tak ada satu momen tu saya bawa proposal saya letak atas meja. Kita print siap-siap, print lawa bagi satu our management kan. Semua Mak Saleh kan. And then dia bagi satu, dia tolak balik. I don't have your proposal. I know you. I know your sales, I know your factory, I know your capacity. So I want this. You can give me? That's all. Easy to way. Dalam setahun setengah tu dia kata dia nak ni, you boleh supply I tak? So kita okay, kita boleh supply. Tapi a lot of things semua discussion about English. Tak keluar dah tuan. Saya memang tak faham English. Walaupun pergi seorang pitching masa tu. Saya pergi dengan akak saya. Tapi yang bercakap in the meeting adalah tuan lah. Ada masa saya tak faham, saya macam apa cakap. Adakah masa tu situasinya seperti ayam dengan itik, yes or no gitu? Tapi yang buatkan ayam itik tak nampak keberanian tu. Keberanian tu. Confident tu penting. Confident tu. Yes no, no. Walaupun nervous Walaupun nervous tuan. Apa ayat-ayat baca masa tu kot. Orang tu tengok tahu serius ke budak ni boleh buat? You have a factory ya. How your capacity by daily? How you supply? How your network? How you control your finance? Tapi kita sikit-sikit kita faham kan. Long the way ya. Okay lah. Kita bantai bagi-bagi. So dapat. So setahun setengah saya nampak itu adalah kelebihan. Before this memang ada popcorn supply, tapi ada sikit kekurangan. So dekat sini lah kehebatan Hang Tuah Muhammad Syazwar bin Ismail kan. Kat mana kita nak menang. So cerita kan macam mana apa pencak yang tuan buat macam tu. Yang supply adalah TGV, is big brand kan. Is big brand supply JDT. Yang before dia supply JDT. TGV offer I think no need to mention the brand. This is our brand kan. So dia offer pada advertising. If you have a game, all of satu Malaysia boleh supply advertising. Saya dah kalah dah. Satu. Nombor dua, a lot of family members JDT management I give ticket for free. Yalah. Saya dah kalah. Dah kalah lagi. So yang ketiga dia kata semua anything event for new JDT I can supply. Dah kalah lagi. Advertising punya spam money lah. Memang saya kalah. Kat mana aku nak menang? Jadi dekat situ kehebatan saya cakap, kat mana? Saya pula jenis yang suka buat pembaharuan. Kita cuba that time data tembok idea. I can give saya cakap lah saya boleh introduce new flavor for JDT only. Because JDT is exclusive. Because caramel is common, but JDT flavor I can do it blue and red for you. Sure. So
That time lintas di akal je. Masa tu main cakap je lah. Main sebab cakap nak- je. Dah dengar macam tu kan. Kan, waduh, kau punya kat mana aku nak menang ni. Okay, yang pertama saya menang pada flavor. Saya cuba lawan flavor. Saya cuba create flavor JDT untuk merah dan biru. So merah tu saya fikir macam mana saya nak buat strawberry flavor. Biru tu macam mana saya nak buat blueberry flavor. Dan kita campurkan jadi JDT flavor, merah dan biru. Because kita nampak JDT suka benda yang sangat eksklusif. Untuk dia je nak. Okay, tu saya dah menang. Nombor 2, saya nak menang kat mana? JDT ada memang ada sejarah kedai. Tapi kedai tu kedai yang biasa. So, saya propose I have a money, I can design this store for you. Oh, dia lagi suka. Because kita nak pitching our Mak Saleh ni kan. So, saya start dia bagi kedai, saya start buat design kedai tu. Saya rasa dekat 3 kali design saya ditolak. Design pertama tak setuju, tak dapat approval TMJ. Design kedua ada adjustment. Sehingga design ketiga, design sekarang ni lah, dapat approval daripada food testing, produk tu ngam, flavoring tu ngam, dan kedai tu mencantik, dan that's all lah start. Okay, proceed on. So itulah jadikan cerita setahun setengah naik turun naik dah waiting, tak ada orang pula, balik semula. Tapi kita tahu benda besar tak mudah kan. So that's how saya hustle teruskan buat. Bila tuan kata hasil, in the end proses tu dapat sign agreement tu Yup. bila tu? I think last year saya baru setahun stadium, baru setahun, tahun 2024 pada bulan 3 kan. Tapi ada satu story lagi. Ceritakan tuan. Dia dapat satu story kan. Bila dah dapat tempat di kedai, position yang kita nak ni kan, tu datanglah satu company gergasi, IKEA, billion dollar company. I want this area. Saya dapat kedai saya berdepan dengan office MJ. Itu dia memang yalah, exclusive area tu. Exclusive area kan. So I datang pula big company ni, dia nak bid nak kawasan tu. Saya kalah. Aduh, kalau tidak saya akan dapat tapak di belakang, tapak away. Yelah, yang untuk away lah. Away, so tak biasa kan. So that's how I cakap, no, I akan discuss dengan our management, because saya orang pertama start pitching. So dia bagi saya, I give you 2 months only Zarul. You start construction, you pay on deposit. Kalau nak lawan dengan IKEA, mati saya. Di bila dia anytime on dia, the very day dia boleh buat. exactly kan. Aku macam mana aku cari duit ni ya. So apa yang saya buat, apa yang saya ada, saya gadaikan dulu. Saya gadaikan apa yang saya ada, saya gadaikan untuk saya dapatkan construction punya cost tu berapa masa tu? That time dekat 200 lebih. So that's how saya gadaikan. Benda yang saya mana, saya gadaikan saya punya kereta lah. Saya gadaikan saya punya kereta. AMG tu? GTR 34. GTR. Jual GTR untuk masuk kedai tu. So because saya fikir macam ni, masa saya berniaga, saya dapat beli kereta tu. So mungkin sebab kereta ni saya jual, saya terus dapat berniaga. So mungkin hari lain saya dapat beli kereta lagi. So itu sebab seorang lelaki is dream world, childhood dream world lah kan. So saya jual kereta dan saya masuk jadi. So itulah benda yang saya build lah, alhamdulillah ya. Okey, sementara kita nak buat iklan sikit. Jadi kita dah dengar macam mana tuan ini bekerjasama dengan jenama global JDT sekarang. Jadi anda juga di luar boleh orang kata menjadi jenama global dengan belajar menjual ke eBay di luar negara, di USA, di Germany, di Australia, di United Kingdom, ada 22 buah negara. Kita juga jenama tempatan boleh menjadi jenama antarabangsa dengan melalui platform eBay. Jadi kalau nak belajar, kita ada masuklah ke kelas kita, RM50 3 hari lagi, 13 dengan 14 Mac. Betul? Good. 13-14 Mac 12 dan 13 Mac online, 2 malam, RM50 saja untuk membuang segala kebodohan dan boleh klik di link yang ada di profil sekarang. Boleh ke profil kami dan klik di link itu untuk register masuk ke kelas. Untuk mereka yang suka belajar secara bersemuka, kita ada 26 April kelas secara bersemuka di UTHM Pagoh. Di Pagoh Muar lah. So itu kita kelas hari daripada pagi sampai petang. Kita akan juga bawa, InsyaAllah mungkin ada rakan-rakan strategik kita. Biasanya yang bawa yang lepas adalah DHL, courier kita, Stephen yang ujian personality test. Jadi mereka-mereka ni semua akan membuka boots lah, untuk memudahkan proses kita belajar ke luar negara, menjual ke luar negara. Power. Jadi siapa yang nak menjadi jenama global boleh bermula di platform eBay dan register di profil kami. Alhamdulillah. Dan klik link WhatsApp ya. Mana-mana link WhatsApp yang tuan jumpa di muka biru ke, muka hitam ke, boleh klik, akan sampai juga ke kami dan masuk ke kelas. Dua-dua ada kita. Sama tuan nak pilih online,
yang terdekat adalah 13 dengan 14 Mac, 12 dan 13 Mac. April nanti di UTHM Pago. Boleh klik di bio kami. Dan terus daftar, jangan tak daftar. Okey, cukuplah iklan sekejap. Tadi kita di mana sampai momen jual kereta. berapa kereta tu dijual tuan? Kereta saya jual 350. Ya. K 350, beli berapa? Beli that time baru 200 kan. Itu dah siap make up overhaul semua lah. Betul. Dah special edition lah tu. Betul. So 350k So all money invest for our company semula lah ya. Tapi berbaloi jugalah pelaburan tu. Sebab saya fikir adalah sebab saya berniaga, saya dapat beli kereta tu. Sebab berniaga 3-4 tahun saya dapat beli kereta tu kan. So why not? Mungkin saya gadaikan kereta tu sebab saya fikir jadi satu peluang. Kalau kau tak ambil, kau tak peluang sekali. Yang kedua bukan peluang. Yang kedua nasib malang. Sebab dah terlepas yang pertama. Ya. Dah penat setahun setengah naik Ya. ni. Kerana tak ada duit je. Ya, betul. Itu yang bergolok gadai tu. Itu saya bergolok gadai. Apa yang saya so that's all lah dapat masuk je. Alhamdulillah, syukur. Proses. So dapatlah orang kata menafikan Betul. orang lain nak masuk tu. Betul. Tapi ada strategi lain sebenarnya yang backside. Sebenarnya memang our plan 2024 adalah kalau Angs tak masuk JDT, Angs akan masuk market lain. So antara market yang Angs masuk, that time saya discuss dengan tim adalah kita punya vision lah, kita nak masuk mall sebenarnya. Saya fikir kalau saya nak masuk mall, satu mall perlukan 80,000 modal permulaan. Kita masuk lebih kurang 5 mall dekat area Johor ni kan, Batu Pahat, Melaka, Batu Pahat, Keluang, JB. So itu kita punya plan, nak expand kepada mall. Tapi bila saya fikir balik, kalau kita masuk mall, orang tak kenal Angs. Orang hanya kenal Angs kat online, offline orang tak kenal Angs. So dekat mana, macam mana saya nak menang dekat satu wilayah untuk orang kenal semua. So that's why kita cakap, kita study balik, why not kita masuk JDT dulu. Walaupun banyak tentangan, orang cakap rugi. Because JDT adalah bukan harga game. Bila saya masuk JDT, ramai orang cakap kau ni bodoh lah, invest benda ratus ribu tapi masuk bukan hari jual. Baik kau masuk mall yang hari jual. Tapi saya tak fikir begitu tuan. Saya nampak, mata saya nampak adalah no, it's our brand. Brand menang dulu orang akan cari. So saya masuk JDT, saya menang satu Johor. Kalau saya masuk 5 mall, belum tentu satu Johor saya menang. Yalah. So that's how branding strategi tuan tu power juga sebab tuan Angs tu sekarang kita nampak adalah dengan JDT kan. And then bukan setakat Malaysia je. Ya. Kan? Ya, betul. Dan lagi berdepan pula dengan bilik TMJ. Kadang-kadang ada cameraman ke pen TMJ sekali pop gambar Angs popcorn. Orang akan cari juga. Tuan nak bayangkan, you nak masuk advertising satu big screen kat JDT, you kena bayar 80,000 big screen. So bila kita jadi main sponsor, mana-mana kita ikut. So that's how lah ya. Branding is for me is powerful number one. Walaupun dari segi figure macam tak masuk akal kan. Dah lah game sebulan berapa kali je. Betul ya kan. Tapi untuk daily day to day punya selling masih berlaku. Boleh. Masih berjalan. Masih boleh. Tapi jadi banyak tourism. Lagilah for now yang masuk adalah banyak tourism, dan yang masuk our vendor-vendor bukan yang biasa-biasa, yang powerful lah di our JDT ya. Sekejap saya semak komen. Okey, kita nak bacakan beberapa komen lah. Ya. Maaf, soalan bebas ke atau soalan related to gas? Negeri mana top pembeli popcorn tahun 2024? Johor. Memang kita base in Johor. Assalamualaikum Aci. Waalaikumsalam. Firdaus, mic gas kurang jelas. Okey, kita dah resolve. Bawah lagi. Macam mana nak mula dalam jualan eBay? Ada kelas offline. Kita sila ke link profile kami dan klik, ada di situ jadual online dan offline. Menarik betul kisah adik ini dari Ika. Saya melekat terus kat sesi ini. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Okey, online offline atau online ya tuan, dua-dua ada. Kelas eBay ada, dua-dua ada. Kita ada buat kelas eBay online. Okey. Saya nak kelas online sebab saya di Kelantan. Boleh puan, tak ada masalah. Abang pro cuci boleh. Kita belajar secara online 2 malam. RM50 saja. Mungkin boleh kita kelas kita masa kat pasar. Jadi sebenarnya tiba-tiba trafik tinggi ni. Untuk yang baru menyaksikan, di depan saya adalah figura anak muda usahawan di Johor lah yang famous sebab dia dah collaborate dengan JDT. Alhamdulillah. Kita tahu JDT punya standard tu bukannya rendah. Dia meletakkan sesuatu jenama untuk collaborate dengan dia mesti melalui beberapa tapisan yang ketat. Dan Angs telah melepasi. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita bawakan beliau pada hari ini? Kita nak tahu kisah jatuh bangun bisnes dia dulu bermula sebagai
pekerja di pasar Betul ya. selama 2 tahun. Lepas tu buat bisnes sendiri. Hasil seorang-seorang jual popcorn, bawa hire lah 2-3 orang staff, kawan-kawan yang mana tak ada masa depan. Dia kata jomlah kita sama-sama bina masa depan sendiri kan. 2 tahun selepas tu dapat umur 20 tahun beliau telah membeli kilang sendiri dengan harga 2.5 juta. Ya, betul. Di Tongkang Pecah ya. Tongkang Pecah, betul. Tapi ada problem lah masa tu kan. Ada problem. Kilang tak seperti di not as described. Kilang hantu lah, kilang dah macam rumah hantu lah kilang tu kan. And then perjalanan dia bila ada pernah juga memiliki 6,000 ejen dan stokis menjual popcorn saja. Dan sekarang ni tukar plan, berniaga ke luar negara dengan fokus pada perkilangan. Supply ke kilang sampai ke Sri Lanka. Dah pergi dah. Jenama daripada Tongkang Pecah sudah mendunia ke Sri Lanka. Mendunia. Jadi kita nak belajar lah. Anak muda, usianya muda lagi, baru 20 lebih. Alhamdulillah. Kelulusan cuma SPM. Kita tak nafikan education must win. Penting. Mesti menang. Tapi orang kata ini adalah pengalaman beliau, jatuh bangun beliau dalam, sebab masa tu dia ada struggle family semua, dia tak dapat meneruskan pelajaran. Sebenarnya dia sudah melanjutkan pelajaran dalam diploma. Kan. Tadi kalau rezeki sama belajar, tak ada rezeki kalau rezeki sama belajar. Saya suka ayat Tuan Fat tadi, education is win. Jangan terutama generasi Y, Z kata tak payah belajar. Sometimes good story for entrepreneur, kata SPM boleh berjaya not. Education bagi saya penting. Kalau saya ada rezeki pun saya sama belajar. Sebenarnya sama dah sangat. Okeylah, kita nak tahu kenapa Tuan mengatakan begitu. Orang bila saya lalui proses yang mana bukan kejayaan yang menentukan value kita sebenarnya, pendidikan yang menentukan value kita. Contoh, saya pun malu bila saya sampai tahap sekarang cakap SPM je ke. Malu Tuan. Kalau saya boleh ada degree ke apa kan, because saya faham macam mana saya cakap, dia adalah kefahaman ni akan datang bila you belajar. Satu, you belajar daripada you punya pengalaman. Nombor 2, you belajar daripada you punya pengetahuan education tu. Bila lebih baik tinggi you belajar, lebih tinggi lah value nilai diri you. So jangan memfikirkan budak SPM ataupun apa pun this, belajarlah penting bagi saya. Belajar. Sebenarnya saya tak mention pada awal tadi, sebenarnya saya juga ada guru belajar. Saya is my mentor, is Azwan Osman. So itu antara point yang saya boleh grow cepat. Kalau tak, saya tak faham macam stokis, saya tak faham managing leader, managing staff. So daripada budak pasar kot, bukan ada background business langsung, tapi because the mentor is very powerful lah. So apapun nak buat, kena ada mentor, kena ada guru ya. Wak Imah, eBay pun nak kena guru juga. Bukan suka nak buat sendiri. Sebab itulah anda kena datang belajar di eBay. Sebab dah katakan kita nak promo lagi sekali lah. Belajar dengan Dr. Zul. Dr. Zul ni dia sudah lama berkecimpung dalam eBay, 15 tahun. Saya rasa tahun lepas saya masuk daftar kelas eBay, tapi tak pergi. Belum pergi. Lepas ni Tuan, saya interesting dengan Dr. Zul punya result. Asalnya saya recap lah Dr. Zul bermula ni sedikit lah. Saya pernah interview dia. Kisah jutawan ketapang viral satu masa. Lebih 20 media outlet pick up story dia. Dr. Zul dia jual ketapang saja. Waktu tu dia cerita dia pergi balik ke KL Johor pergi cari bisnes online. Macam mana nak jadi kaya. Tapi sebenarnya dia mengkayakan orang. Pergi bayar orang, bayar yuran, pergi kelas, dia habis duit sendiri. Duit apa patutnya duit belajar master dia habis pergi ajar, belajar mengkayakan orang, bukan mengkayakan diri. Tapi tiba-tiba satu masa tu dia macam balik along the way daripada KL balik ke Johor, dia terfikir, aku ni nak buat apa kan. Asyik menghabiskan duit tapi tak jadi apa-apa kan. So balik tu tiba-tiba dia terfikir, why not, dia kata dia belajar menjual di traffic yang platform yang ada traffic. Dia nampak masa tu adalah Amazon dan eBay. Tapi dia kata nak belajar mengenai Amazon susah sangat. Tapi and then dia nampak second choice adalah eBay. Sebab traffic di eBay sebulan dalam 700 lebih juta. Orang kita ada kedai macam pasar raya, 700 juta orang keluar masuk. Traffic di eBay? Worldwide. Sebulan Sebab tu masa tu bila dia nampak saya daftar Tuan, nak make popcorn Tuan. Tak cukup hilang ni kan. Silakan. Lepas ni kita bincang. So Dr. Zul bermula macam mana? Macam saya cakap tadi, dia nak berniaga tak tahu platform. Dia dah pilih platform, dia kata eBay is second best option lah. So dia belajarlah di eBay. Dia buka kedai dengan tak tahu apa-apa masa tu. Dia beredah macam Tuan, redah je. Dia nak dapat ilham, dia nampak ada daun
di asrama dia tu. Daun ketapang. Bila dia buat research sebenarnya, daun tu digunakan untuk ikan laga. Untuk vitamin ikan laga. Daun ketapang tu. Dan dia ambil gambar daun tu, dia ambil gambar pakai kamera bodoh je, letak dekat dalam bibir. Dan set aircon letak dalam bibir. Dia tidur. Bangun esok pagi, sold 8 item berapa dia jual. Dah pening macam mana nak hantar pula. Dapat $32. Tak silap saya lah. 8 keping ke berapa keping? Adalah 10 keping maybe. Daun. Jual daun. Jual daun ketapang. Itulah kisah permulaan dia di eBay. Lepas tu dia dah jual daun sampailah dia sekarang. Bila dia dah 15 tahun, dia kata dia nak kaya seorang memang boleh. Dia boleh lupakan semua kelas-kelas ni. Tapi sebab yang dia nampak adalah bila dia berjaya membawa masyarakat, memberi ilmu untuk meraih pendapatan, meningkatkan ekonomi keluarga. Memang nikmat tuan. Baru-baru ni saya di-interview salah seorang studentnya. Belajar daripada kelas kami RM50 tuan. RM50 je seorang jurutera di KL. Tuan tahu income dia last year berapa di eBay? RM500,000. Masya Allah. Ya, kita bukan cakap sembang kosong tak. Memang itu proven. Kita ada result lah. Dia hasil daripada kelas 2 malam dia. Dia pergi secara online. Maksudnya ilmu yang Dr. Zul sampai tu, kalau dia nak kaya seorang dia boleh. Tapi biarlah orang ramai boleh kaya sama-sama lah. Mencari pendapatan di eBay. Orang kata kita bagi A to Z tau. Kita bukan cakap kita bagi sikit patut kita upsell ilmu. Tak. Kita akan bagi A to Z, awak boleh buat sendiri. Tapi ada orang yang nak guidance kita. Kita ada kelas special. Yang tu kita orang kata ilmu yang sama. Tinggal lagi ada cikgu di sebelah dia. Ada monitor. Ni kita buka komputer. Dia monitor kita buat apa. Of course lah, itu perlukan masa, wang, kos semua, everything kan. Itu. Dan banyak student kita dah berjaya sebenarnya. Alhamdulillah. Dah kita bercakap pasal eBay kan. Jadi kita nak sambung lah pasal kita nak dengar podcast Tuan Zahrul sebenarnya. Bukan podcast saya. Tapi sekarang ni bila dah berada di sekarang sales tahun lepas kata drop sedikit. Apa betul lah. Puncinya kenapa? Daripada berapa? Perubahan bisnes model kan. Perubahan bisnes model. Bila you nak masuk into new business model yang baru, you banyak perlu study. So income kita memang 4 tahun pertama datang dari agent stokis, pump cash. So banyak cash yang ada kan. Tapi bila kita start tukar business model, benda yang baru kita nak introduce, benda baru kita nak masuk, dan keadaan yang kita nampak market ni dah slow down. Kita kena study market baru. So ada perubahan sales kekurangan sales kat situ. So sebab tutup channel agent stokis kan. Dulu mungkin paling besar kan. 50%. Besar 50%. Dan kita nak masuk new channel yang kita nak kena study, yang kita tak pernah masuk, manufacturing, OEM, kita tak pernah masuk benda tu. So that's all learning process for me jugalah untuk masuk new market. Saya masuk event, saya tinggal masak popcorn because saya nak learn. Sebab saya percaya benda yang saya percaya dan diri saya lah, apa-apa pun you nak buat, you kena buat dulu. You buat dulu, you faham, baru you belajar orang. Sebab tu tuan saya nampak jadi content creator. Saya cakap Dr. Zul jadi juga content creator. Tapi Dr. Zul pasal dia lecturer, dia juga terikat dengan tugasan dia mengajar. Untuk dia full swing menjadi seperti business owner macam tuan, buat content semua, belum lagi lah. Tapi tuan saya impress sebab boleh owner sendiri. Zaman sekarang tuan apa tuan rasakan owner tu memang kena turun padang dan buat. Zaman sekarang masing-masing punya pandangan. Tapi bagi saya percaya orang interesting dengan siapa yang menjual. As a owner, orang lebih trust kan. So that's how saya start ke depan. Walaupun saya boleh hire team marketing yang handle, tapi vibe aura tu tak sama. Orang lebih percaya pada kita. So doing the best lah. So that's how jadi content creator. Tiba-tiba content creator tuan kan. Saya nampak tuan pergi di JTT cakap pasal popcorn, itu yang pasal event apa semua kan. Diorang kurang marketing, saya marketing diri saya. Jadi ada soalan daripada puan, saya tengok dari mana ni. Tak ada nama, ada titik je nama dia. Dari mana datangnya nama Angs? Oh, it's good word. Nama pun macam Chinese kan? It's good word. Ramai yang tanya, masa saya mula-mula saya tak sampai sekarang, ramai orang tanya Angs tu apa? Ramai yang orang ingat Angs Engineering Popcorn, Angs Popcorn, English Popcorn, Ong Popcorn kan. So Angs tu sebenarnya nama gelaran untuk arwah bapak saya. Dulu masa zaman sekolah, bapak saya ni moyang saya Cina. Nama gelaran bapak saya adalah Angs. Nama bapak saya Ismail, saya Syazarul bin Ismail. Bila zaman sekolah, orang kampung memang akan kenal Angs. Ismail orang tak kenal. So bila zaman sekolah saya ni, orang kan panggil nama bapak, orang lelaki ni, anak Angs. So nama tu melekat kat saya. Bila nama tu melekat kat saya, after bapak saya meninggal masih SPM.
last paper bapak saya ekonomi asas, bapak saya meninggal. So that time saya baru nak start kerja pasar, dan saya fikir saya belajar nak jual produk kena ada brand. Saya fikir brand tu mestilah pendek yang orang senang sebut. Nak letak nama Syazarul Popcorn, mampus orang nak ingat. So saya pun tak teringat, tak sedap nama tu. So saya study, saya pakai nama Angs tu, nama pendek short form, nama arwah bapak saya, sebagai jasa penghargaan untuk penilaian untuk arwah bapak saya, ingatan untuk dia, penghargaan untuk dia, penilaian untuk dia, because saya tahu tak ada apa yang saya boleh contribute untuk arwah bapak saya selain naikkan nama dia. So Angs Popcorn. So itulah our story. So Angs tu namakan untuk bapak saya. Oh, Chinese saya ada darah Chinese saya. Ya. Sebab bapak tu memang anak mualaf ataupun dia dah 2-3 generasi berkahwin dengan Melayu. 2-3 generasi. Satu lagi mentaliti. Orang cakap darah mualaf dari Cina pandai berniaga. Tak semestinya. Tak semestinya. Orang Cina mesti pandai berniaga. Patutlah ada darah Cina pandai berniaga. Tak semestinya. Salah mentaliti tu. Ada soalan, tanyakan owner daripada Muhammad Nur. Raya ini ada jual beg besar sekilo tak untuk popcorn macam tahun lepas? Oh, ada tu, ada. Ada, sila datang ke Kilang. Datang ke Kilang Datang ke Kilang boleh. Kilang di mana? Iklan sikit. Hongkang Pecah, Batu Pahajo. So waktu bekerja kita pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Dia boleh walk in saja, beli online pun ada. Kedai hitam, kedai biru kedai hitam, kedai biru, kedai hijau lah. Ya. Semua kita yang penting search je lah Angs. Ya, betul, search Angs. So setakat ni bila dah orang kata di tahap sekarang kan, Tuan mungkin ada visi lah. Selepas ni sekarang memang main game perkilangan, OEM semua everything. Visi Tuan mungkin Tuan kalau yang lepas saya baru interview Saleh Food, dia kata dia meletakkan visi dia 50 juta jualan lah. Tuan mungkin 50 juta on numbers, okay. Visi saya sebenarnya saya terinspirasi, visi saya become tahun 2023 saya akan jadi semacam Mancis. Itu my visi untuk start keadaan sekarang. So I would say that time mungkin 100 juta insyaAllah mudah-mudahan. Tuan tu bayangkan Mancis Hapseng pada tahun 1999 the revenue dah 50 juta. 1999 itu pada tahun 2000 revenue dah 50 juta. You agak tahun 2040 revenue dia. Iyalah. Itu dah triple lah agaknya. Triple, double, 10 kali ganda pun ada. 1 bilion pun ada. Betul. Dia bila dah main saham apungkan market pula jadi lain pula. Betul kan. So alhamdulillah. So saya hari-hari saya bekerja pergi ke kilang. Memang saya akan nampak kilang yang besar. So kilang yang besar tu memberi space untuk saya juga. Mancis dan Hapseng. So saya punya target adalah insyaAllah become a Mancis pada tahun 2030. So that time sales mungkin lebih kurang 150 juta. Because saya pernah capai sale paling tinggi that time, alhamdulillah. Saya paling tinggi dekat 9 juta. 9 juta bila tu? 2022. Dia saya masuk kilang. Oh, selepas Betul. fully betul, daripada pekerja biasa 2 tahun kan. Betul. Itu masa game agent stokis kan? Betul. Saya daripada rumah, staff saya 2 orang. 2 that time naik daripada 5, naik daripada 10. Paling ramai sebenarnya handle staff 60 orang. Masa tu 60 orang masuk kilang baru. Sekarang kita handle sekarang daripada 60 orang, sekarang staff kita hanya 25 orang saja. 25 So banyak automatic machine yang kita invest lah. So kat kilang tu saya rasa bilion mesin saya kat dalam tu. Yelah automation kan. Menggantikan tenaga kerja. Dulu tu mesin saya tukar masak saya dekat 30 orang. Tukar masak. Bila tukar masak terlalu ramai, saya masak mesin manual kan. Resepi lain-lain pula. Resepi lain pula. Orang masak ikut emosi kan. Gaduh dengan awet dah rasa lain. Walaupun semua sukatan yang sama kan. So itulah our story. tak senang tapi alhamdulillah I enjoy the journey lah. Mesin yang ada tu boleh replace berapa banyak manpower? Satu mesin perlukan 2 orang manpower. Dan saya ada 20 mesin manual. Mesin tu besar kursi ni lah. So untuk masak sekitar 40 orang. So quality tu kadang-kadang berubah-ubah. That's how I start masuk pada automatic machine lah. Ya. Sehari berapa kilo production? Sehari kita boleh keluar 1 tan sekarang. 1 tan? 1 tan sehari. Betul. 1 tan. Capability kilang tu? 1.5 tan. 1.5 tan satu hari. So daily pengeluaran 400 kilo, 500 kilo, depend pada order lah. Ni nak raya ni double ke macam mana? Double mesti double lah. Oh ada juga untuk supply ke market-market orang nak raya ni Betul lah. Kita banyak masuk event. So akan timbul banyak macam event, akan timbul banyak seller setahun sekali yang nak ambil produk kita. So benda ni semua be prepared on that lah. That's why sebenarnya saya lupa tadi tuan tanya dah puasa berapa, saya tak ingat dah. Sebab otak saya fikir lepas puasa raya dan lepas raya apa plan nak kena buat ni. Lupa dah puasa berapa dah tanya. Puasa ke-9. Betul lah kan. Sebenarnya saya tak ingat tu. Saya pun main meneka je. Sebab saya macam tuan juga kami di sini di Export Overseas, staff kita macam bawah Dr. Zul ni
saya bersyukur juga dapat belajar dengan Dr. Zul. Sebab apa tau, mindset kita ni dulu kita adalah jenis makan gaji punya orang. Ya. Mindset makan gaji macam tuan cakap, bila kita dah mula ada earning yang orang kata level macam ni berapa, level macam ni berapa. Tapi bila kita dah duduk dalam dunia bisnes, Ya. jam ni sekadar hiasan je. Nak tengok waktu pergi kerja atau waktu mana orang je. Tapi tak adalah menghitung-hitung hari cuti esok bila apa, tak. Saya cakap saya dah lebih setahun di sini, saya tak fikir cuti holiday ke apa. Ya. Tak, memang benda tu slowly ya. kita punya mindset ni berubah tau. Ya. Dan kita sebab tu kita buat podcast macam ni, sanggup kita buat malam-malam sebab kita tahu traffic tinggi waktu malam. Kebetulan esok pun memang bekerja, tapi ini considered hari Minggu kan. Ya, betul. Orang melihat di telefon tu buat waktu malam. Jadi kita memang set podcast ni malam. Berapa kalau ikutkan kerja straight sampai esok pun buat podcast lagi. Ya. Kita memang fokus kita untuk podcast supaya kita dapat sebarkan ilmu dan kebaikan macam ni. Betul, saya percaya. Supaya manusia bermanfaat untuk orang lain kan. Bila tuan katalah bermanfaat untuk orang lain, projek CSR company biasa memang ada allocate some budget lah. Betul, semua. Boleh cerita sikit apa yang tuan buat? Allahu Akbar, biasa-biasa itu kan. Biasa kita bayar, kita bantu, saya utama saya daripada madrasah dan surau lah. Itu keutamaan saya. Dan selebihnya kau ada kebajikan staff saya lah. So staff punya kebajikan surau dan madrasah. Saya bilang kita bagi makanan lah. So sometimes kita bagi one amount saja. So itulah tuan. One off macam tu lah. One off, betul lah. Macam sebagai bos kan, bila tuan stress pasal kebajikan staff kan, tuan memang ada satu panduan ataupun satu ilmu yang tuan dah belajar kenapa staff tu perlu wajib kita jaga kebajikan. Dari kacamata tuan lah. Ya. Bagi saya staff ni asset tau. Saya berfikir saya diajar untuk sampai bila you nak run company ni sendiri. Because bila kita start, kita own our company, kita akan ada rasa satu perasaan yang orang tak boleh conquer. Ini aku punya hak aku tak nak berkongsi. Sedangkan kalau you ada staff yang bagus, you spend our staff tu willing buat lebih baik pada you, dan sampai bila you nak handle the company, why not you give our share the profit, maybe our be partner. So bagi saya staff is satu aset mata kaca saya sendiri yang saya percaya semua orang yang datang kepada kita patut dibina. Sama ada dia nak stay atau tidak, terpulang pada dia. Tapi itu satu tanggungjawab. Orang datang patut diajar. So itu mindset saya. So people come and go, that's how their decision. Tanggungjawab kita asal owner datang, kau ada dengan aku, kita duduk satu rumah, apa yang ilmu kau ada aku ajar kau. Sampai kau berjaya. Tak takut lah ilmu tu orang kata penat lah ajar kau tak lama, sebab tu 5 bulan belah. Saya dulu ada mindset begitu, tapi saya percaya it's okay because ilmu ni hak milik saya. So nak kata baik tidak lah tuan, tapi saya percaya itu tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab. Orang datang you ajar. Orang nak let go tak? Semua orang boleh buat benda yang sama tuan. Saya ni bukanlah orang pertama yang buat popcorn tak. Dah beratus company buat popcorn. Dan kalau staff saya nak buat popcorn juga tak ada masalah. Kita still willing support on that. Boleh saya percaya rezeki masing-masing. Sebab itulah benda yang sama saya rasa mindset tu pada Dr. Zul. Kami di akademi ni, walaupun kami marketing ke, kami staff ke, kami memang ada kelonggaran untuk belajar buat bisnes sendiri di eBay. Dia sebenarnya menggalakkan pun. Ya betul. Sebab kita pernah rasa susah. Kita pernah jadi seorang staff, kita pernah jadi seorang manager, kita pernah jadi seorang bos. So bila kita tahu kemampuan staff ni, always the mindset how to earn more money. You bekerja kita, you get the money. Dan I nak ajar how you earn more money. That's why kita juga ada satu mindset. Boleh buat part time, kita ajar lagi. So bila you cakap satu mindset, saya macam mana. Betul, mindset doktor owner business kan, dia pun jutawan juga. Dia memang mindset dia seperti itu. Dia tak dia bagi kebebasan pada staff untuk bekerja sambil buat bisnes di eBay. Sebab dia melihat satu pertamanya ekonomi keluarga tu berubah. Kita duduk Malaysia tapi kita gaji USD. Betul, memang perkara tu kita bukan setakat sembang gebang, tidak. Dengan currency kita main kan. Kita jual contoh Hot Wheels. Katalah ini Hot Wheels. Macam ni. Ini Hot Wheels kan. Macam ni kalau kita tengok. Di Malaysia kita boleh dapat daripada kat Malaysia mungkin satu box macam ni berapa 100 kan. Tapi kalau di market eBay boleh jadi RM100 kita beli di sini, tapi $100 kita jual di sana. Masya-Allah. $100 tau. Hampir RM400 lebih. $400 lebih tau. Triple keuntungan tu. Tolak kos, tolak postage. Yang lebih bagus bila duduk dalam akademi ni, dia ajar kita kena buka akaun SSM.
Kenapa? Kita akan dapat benefit dari segi penjual. Ya. Penjual tu maksudnya cost dari segi shipping rendah. Kita akan apply by SSM kepada DHL contoh kan. Rate untuk pos keluar negara kalau macam ni. You bukan ajar tentang individu, you ajar tentang how to become a Ya, businessman. kita mengajak orang eBay. jadi businessman. Ya. Mindset tu semua kita ajar lah. Ya. Slowly lah kan. Alhamdulillah. But surely. Ya. Dan itulah yang kita dah ramai bantu orang. Ya. Menjana pendapatan duduk saja di tongkang pecah ke, duduk di Seri Dekat Gading mana-mana office pun kan. kita ni ke, Ya. di Keluang ke, di rumah saya di Keluang ke, tapi kita boleh berniaga ke pasaran antarabangsa di eBay. Menjana income orang kata 4 kali ganda. Kita main currency. Ya. Orang kata duit jatuh kita macam tak happy kan. Ya. Tapi kalau USD Singaporean pun orang suka dah tu kan. kita kalau US tu naik kita memang happy. Orang belum bekerja kat Singapura tu nak kerja currency tinggi. Kita bekerja part time di eBay. Ya. Kan? Alhamdulillah masing-masing punya method yang Itulah yang Dr. Zul ajar. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk menjana pendapatan daripada rumah, orang kata income 4 kali ganda berbanding dengan nilai ringgit Malaysia, boleh klik di link bio profile kami, masuk ke kelas online dan offline. Ada jadual di situ. Kalau kita boleh tengok di skrin sekarang. Okey, anda klik saja di Export Overseas Academy. Anda lihat kita ada 2 kelas, satu secara offline. Offline ini adalah di April nanti di Pagoh, UTHM Pagoh. Dan yang terdekat adalah 12 dan 13 Mac ini secara online. RM50 saja. Kelas 2 malam anda akan belajar menjual di eBay dari A to Z. Orang kata daripada setup account sampai ke barang itu diproses dan payment tu diterima. Okey, masukkan segala detail pembelian 2 malam kelas hanya RM50. Dan untuk kelas offline, okey, untuk kelas offline kita ada, boleh klik di link yang sama. Okey, anda scroll ke bawah, boleh lihat bawah tu adalah 26 dan 26 April kita belum masukkan lagi jadual, tapi boleh masuk ke kelas itu nanti. 26 April terdekat offline secara bersemuka seharian daripada pagi sampai petang. A to Z juga belajar, tapi lebih istimewa kerana dapat berdepan dengan Dr. Zul dan pasukan kami lah, jurulatih, tim-tim marketing dan support. Jadi kita sama-sama belajar menjual di eBay. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. Okey, mungkin ada soalan daripada viewers, daripada sekejap ya, kita tengok ada soalan. Sekarang 1 kg new packaging. Oh, ini popcorn tak habis lagi ni. Memang ramai minat popcorn ni. Oh akbar. Okey, ni orang kata sembang santai lah, dah hujung-hujung perbicaraan. Mungkin host moderator ada soalan untuk Tuan Zarul ni. Pasar. Kalau jumpa kawan-kawan yang dah sambung belajar, kita pula kerja pasar. Ni kenapa kat pasar? Saya berniaga kedai runcit, jual pasar pagi. Bawang, kentang, rempah ratus, barang-barang kering, itu yang barang kita jual lah. Yang kalau member datang beli memang layan je lah. Memang layan lah kan. Sebab kita datang, kita tahu kita tak ada rezeki sama-sama belajar kan. Of course, perasaan malu tu ada. Because that time orang muda lepas sebenarnya semua berkobar-kobar semangat nak sambung belajar. Because that time ada satu mindset yang mana kalau kau tak sambung belajar, kau tak ada masa depan. Saudara mara akan tanya, macam-macam akan tanya, kawan-kawan tanya, kesian ni kau tak belajar, nanti kau tak ada masa depan macam mana? Masa depan bergantung pada apa orang kata. Bukan pada diri sendiri. Kena stipik, kena punya. Kan? Bila bercinta ni kerja apa? Alamak, malu nak cakap. Kan? Bila orang tanya nak introduce diri ni kerja apa? Kerja pasar pagi. Because orang yang pasar pagi tu kan kerja basah-basah, jual ikan tak. Saya basah kering, barang-barang runcit. So itu yang saya kata. Tapi malu tu ada, tapi kita enjoy the moment lah. Tapi saya nampak ada macam satu pattern lah. Sebab macam Bos Ijan, saya teringin juga kalau ada Bos Ijan melihat ke, anak-anak buah dia melihat kan, kita nak bawa Bos Ijan ke dalam podcast kita ni kalau dapat lah kan. Sebab saya perasan lah ada perkongsian juga daripada budak pasar. Bos Ijan? Saya nampak bila Tuan cakap Tuan pun daripada budak pasar. Apa yang berlaku di pasar sampai boleh membeda karakter
usahawan seperti tuan Oh, Apa yang tuan rasa perubahan? berbeza tuan, berbeza. Apa mindset ke? Satu, bila bekerja di pasar Disiplin ni, ke? dia ada satu environment yang struggle. Satu environment satu, you akan bekerja dengan on time timing. You pasar pagi. So, bekerja sikit waktu pagi. So, kita antara orang yang paling beruntung kita keluar awal pagi. Dia selalu cakap untungnya aku ni. Walaupun orang dalam selimut subuh tak jumpa, kita dapat sembahyang jamaah subuh. So, satu, timing kita dijaga. Nombor dua, bila environment pasar ni environment yang sangat laju. Dari China ke, India ke, pemandu lori ke, semua bekerja sangat laju. So, dia mempengaruhi kita bercara fikir. Bekerja dan kena laju Bekerja laju. Sebab orang yang laju, dia akan maju. Orang yang laju, dia akan menang. Kan berbanding bekerja di kedai-kedai. Berbeza. Itu pattern kita. So, bila bekerja pasar ni, lebih banyak pada berdikari. Berdikari satu. Yang kedua, community tu besar. Kita berdeal dengan semua orang. Yang pemandu lori, penjual sebelah, harmoni tu besar. Cina, Melayu, India, harmoni tu ada. So mungkin itu menyebabkan kita rasa satu pattern yang Karakter pun mungkin terbina di situ ke? di situ. Karakter Dulu yang tuan kata tuan pemalu saya pemalu, ya, betul. Adakah bila masuk pasar tuan belajar skill komunikasi? Ya, komunikasi bersama Cina, tentang respected, tentang dealing how price, tentang negotiation, tentang nak buat keputusan. So tentang suggestion, kalau barang tak ada, apa suggestion yang kita boleh apply kat dia. So bagi saya itu the best moment lah. Saya rasa boleh jadi satu lapangan yang bagus untuk siapa-siapa pun yang berminat untuk anak dia jadi usahawan berjaya. Kena hantar belajar berkuli dulu. Betul, saya setuju sangat. Belajar berkuli Sebab dulu. tak ada, zaman sekarang orang muda ramai rasa kalau orang muda rasa you muda, you banyak masa, you bodoh. Why you melamat kejayaan diri you. Saya selalu message cakap tu. Kalau saya sebagai seorang muda, hustle lah kawan. Sebab saya percaya juga, jangan ada rasa macam kau muda, kau banyak masa, enjoy dulu tuan. Saya tak setuju dengan that statement lah. Dan saya nak bagi tu juga adalah sebab orang muda ni, bila kita rasa kita banyak masa, kita delay, kita rasa senang. Tak ada jalan mudah tuan. You berniaga ke, terutama nak kawal emosi tu. Bila orang muda, dia mudah terinspirasi. Dan bila mudah terinspirasi tu bagus. Tapi yang tak bagus, you cari jalan mudah. Kejayaan tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah. Kenapa tuan cakap tak ada jalan mudah? Yang apa yang jalan tuan lalui sampai tuan kata macam tu? Tuan, pengalaman saya banyak story yang tak ada benda yang you datang, niaga ni mudah. You terinspirasi dengan story orang berjaya, nampak mudah. Tapi you kena lalui dulu. Macam ni pengalaman you jumpa Bos Ijan? You sebagai orang luar yang tak berniaga pun nampak dia struggle. Nampak lah kan. Pattern. Nampak pattern tu seperti itu. Adakah you rasa kalau you duduk kat tempat dia, you rasa macam ni boleh handle on that? Saya tak rasa. So, kejayaan tak ada mudah. Semua perlukan masa, proses. Tapi kena keep hustling, keep learning lah kan. Exactly, keep learning, keep hustle. Because benda satu nak dapat 10, kau ada tangga nak naik. Tak ada orang buat 1, esok dapat 10 tak. Orang akan rasa pengalaman nombor 2. Bila tuan kata tuan hasil seorang diri, bekerja, tapi orang kata yang saya nampak cara tuan didisiplinkan oleh waktu tu tau. Secara automatik tuan tu jadi orang yang disiplin. Sebab kerja. Jadi bila kerja memang dah kena bangun pagi, kena communicate dengan semua lapisan masyarakat, klien, peniaga kan. Kena dealing, kena ada skill negosiasi. Lepas tu dah mula dapat peluang untuk bisnes popcorn. Waktu tu dah transform pula diri sebagai businessman. Lain pula mindset dah bawa. Mindset dah lain masa tu. Mindset dah lain kan. Maksudnya masa pun dah double. Betul. Kerja tapi malam proses, siang proses popcorn. Orang kata macam tak ada rehat. Ya, betul. Waktu tu ada rehat ke? Tak ada rehat. Because saya memang 3:30 pagi dah bangun. You masa pukul kadang sampai pukul 12 malam. You nak repack. Lepas tu 3:30 pagi bangun. 3 jam je? 3 jam balik. Repeat on that. Berapa lama tu tuan tidur 3 jam sehari tu? Begitulah tuan, begitu. 2 tahun? 2 tahun, tak sampai 2 tahun, setahun lebih. Tapi kita ajak dia curi masa, waktu petang saya tidur sekejap. Tapi tak adalah betul-betul tidur 12 jam ke 9 jam, tak ada. Quality tidur macam tu tak ada. Bila you enjoy dengan apa you buat, you rasa hilang penat. Ada semua, memang rehat tu penting, tapi kita enjoy. Kita enjoy dengan berniaga, bekerja satu tanggungjawab. Because saya tahu bila bekerja saya dapat customer baru, mesti boleh pitching. Sebab pakcik saya juga support kan. So yang nombor 2 adalah you enjoy dengan perniagaan you. You buat apa you buat, you enjoy delivery, you enjoy orang nak order lagi dengan you, barang habis.
You enjoy dengan orang kenal you. So that's our process lah. Saya nak tuan bagi semangat sikit lah kepada viewers kita kan. Sebab bila tuan kata tuan menghadapi beberapa penolakan sampai ke 31 baru ada orang terima produk tuan. Selama 30 kali penolakan tu kan, boleh tuan share tak macam mana tuan memujuk diri sendiri masa tu? 30 tu sehari ke masa tu jalan. Zaman sekarang orang bekerja bagi tester depan kedai pun orang malu. You percaya? Betul. Zaman orang muda sekarang, bagi tester makanan malu. Bagi tester nak introduce malu. So saya respect pada orang yang pandai buat sale, yang Cina Melayu yang berani buat sale. Sebab rejection yang takut akan mengecewakan kan. Tapi macam mana saya introduce? Because saya tahu, saya dah satu mindset kan. Aku mesti hari ni keluar, mesti hari ni ada sale. Tak nak mesti kena ada sale. Tak kisah berapa yang ada. Dah tanamkan diri macam tu. Keluar sebelum keluar. Sebelum keluar aku mesti, hari ni keluar mesti kena ada sale. Mesti kena ada sale. Tentu kan, saya pun gagal pada kedai yang 10. Saya pun ada perasaan lah. Bila kena reject, maaf, talk to my hand. Sorry dek, jangan masuk kedai kat, talk to my hand. How you feel that? Pernah. Kedai Cina, kedai Indian. Ini tuan bercakap ni semua kedai tuan beredah. Betul. Yang masih aku nak kena hari ni, aku masuk 30 kedai. Semalam dah 10 kedai, hari ni extra nak 15 kedai. Dapat tak dapat tu nombor 2. Yang penting masuk dulu. Kan? So jadi bila pengalaman tu yang buat saya rasa aku kena go on. Jujur rejection malu tuan kan. Nanti bila rejection banyak kita akan start improve. Apa yang kurang aku salah cakap ke? Aku start kurang bagi keyakinan kat kedai ni ke? So kedai ke-10 dah kedai koyak lah. Kedai 10 dah koyak. Tak apalah. Kedai ke-11 tak ada. Bawa apa? Takkan tak balik pergi lah. Jalan sampai tengok kedai. Singgah je. Hai kan, Assalamualaikum. Boleh tak ada tumpang? Saya daripada Ang's Popcorn. Tu saya mak saya. Hai tuan, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarul Ismail. Saya daripada Ang's Popcorn. Boleh tak saya nak tumpang kedai kat barang? Ni produk saya. Dia tuan suruh dekat phone tuan. Produk tak ada, jual makanan juga kat phone. Jual kat phone. How to trust that kan. So long dulu saya belajar macam tu. Tak kuat tau mental. Tapi kedai ke-31 dah yang macam alhamdulillah dia juga hasil hari ni. Puas hati. So dari kacamata tuan, adakah penting sesiapa saja tak kisah untuk berjaya dalam perniagaan, dia kena hustling, belajar jadi seorang businessman dengan menjual sebagai salesperson? Satu poin itu yang penting. Yang penting jangan malu. You berniaga, you jual barang, you jangan malu. Orang kadang-kadang bukan beli sebab barang, sebab you sebenarnya. How you introduce your diri kan? So bagi saya product is nombor 2 lah. How to behave yourself nombor pertama. Sebab tu kena jadi content creator. Sebab tu kena jangan first impression tu penting bila orang tengok kita meyakinkan, dia pun yakin dengan kita. Tuan, orang makan dia tak tengok rasa dulu, mata dulu. Situ psikologi makanan. Orang tengok mata. Presentation memang wow, rasa tak ngam tu nombor 2. Tapi sebab dah beli takkan nak pulang balik kan? Presentation first Presentation first. Sebab tu sebab tu Ang's Popcorn tu dia nampak hitam. Saya ingat Ang's dalam fikiran saya ada tudung waktu ini saya lihat dulu lah dan masih kekal. Dia dalam balang yang boleh hitam? Nampak dalam, tutup hitam, label hitam. Dia macam eksklusif di situ. Itu yang tuan stress pasal presentation penting. Betul. Because that time saya nak bawa satu kemewahan. Saya suka hitam. Saya memang suka hitam. Satu memang makanan niche adalah merah lah kebanyakan. Tapi saya pilih because saya nak eksklusif. Tapi ni sebalik tutup hitam tu bila buka you nampak apa? Aluminium seal cap. Eksklusif kan? So that's all. Presentation makanan tu benar-benar penting. Long dulu saya belajar juga. Ada 2 method. Ada orang yang memang suka nak nampak dalam makanan. Itu on my product. Kan? Orang nak tengok dalam. Ada orang yang memang suka tengok illustration packaging. Ramai juga terkena. Illustration packaging dahsyat. Tengok dalam tak haus pula. Oksigen lebih kan. Jadi saya menang dengan orang nampak the real dalaman produk tu sendiri. Fully coated, kebulatannya, size-nya, nampak dalam. Itu eksklusif tu orang yang nampak. Bila sekarang kan naik, macam mana tuan sendiri kontrol kos bahan mentah? Sekarang kan isu barang naik harga lah, cukai apa semua kan. Macam tuan. So negotiation is the most important thing. Negotiation dengan our supplier penting. Satu memang kita lagi bahan mentah akan start naik. So ada produk yang kita akan naikkan harga jualan. Ada juga benda yang saya belajar bila tuan, saya lupa, saya pernah rugi 200,000. Silakan tuan. 50,000 bagi situ benda kecil pada permulaan. Saya pernah rugi 200,000 in cash. Saya order barang satu trailer, barang tu semua rosak. Dan nak dapat return, company tu dah tak ada dah. Boleh detailkan sikit tak macam mana cerita tu? Saya bila you berniaga, you percaya pada satu supplier.
Bila you percaya pada satu supplier, you tak tahu keadaan supplier tu macam mana. You bergantung pada satu percaya. You dah bila hilang tapi you bantu satu supplier. Bila supplier tu potong kepala you meninggal. So dia kata saya belajar, saya tak boleh ada satu supplier. Now saya ada banyak supplier. Saya pernah rugi 200,000 bila kita bayar, kita ada dapat order yang besar. Yang mana saya order satu container, the value is about RM200,000. So saya pay cash our supplier. Dan supplier datang, barang semua rosak. Bila saya contact supplier, our company dah tak ada. Because bankruptcy. Apa you buat sekarang? You order dah banyak. Duit modal dah bagi. Macam ni nak produce barang untuk supply barang ni kan. So barang pula gila, barang pula tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Rugi, total loss lah tu. Total loss lah kan. You masak tak edit. Memang barang busuk, jagung bocor, jagung yang dah berkumbang. Memang dah berkulat semua lah. Dah berkulat semua memang, oh shit, macam mana. So you terpaksa cari another cost untuk beli rocek di kedai-kedai kecil ni untuk you produce our popcorn. Because kita main dapat order kan masa tu kan. Dapat order pula tu kan. So dia kata saya belajar not. Dia kata saya belajar tentang you jangan bergantung pada satu supplier. Asa perniagaan, you kena ada banyak supplier. Bila ada banyak supplier, boleh nego dia pricing. So itu method pengalaman saya lah kan. Itu the hardest pengalaman yang tuan hadapi lah dalam bisnes. 200,000 tu kerugian total loss lah tu. Bila you ada satu emosi yang you rasa you terlalu trust, tanpa you sedih, you kan itulah sila kebodohan. Trust sangat kan. So percaya sekarang sangat, kan? Apa langkah SOP tuan dalam berhati-hati dengan, yelah kita tak tahu kan isu-isu apa yang akan berlaku. Betul. Tuan mungkin ada satu frontliner yang akan tapis apa-apa perkara. Mostly sekarang mostly yang datang dulu kita cari. Bila kita cari tak kenal kita, dia boleh picit kita. Tapi sekarang yang datang, dia datang ke kita. So mostly supplier kita akan deal satu, of course ada proposal lah dari our company. Kalau supplier kebanyakan saya akan datang visit, hilang dia. Dulu tak visit, atas online, percaya. Itu cara tuan visit, buat SOP dia lah. Visit kena datang hilang. Ada check sikit sekali kan? Tak ada lah sikit. Tapi datang dia ada physical yang you nampak. Ada bukti lah. Ada bukti betul. Tengok ilmu macam tu. Ini yang seronok ni bila kita bawakan real businessman macam ni kan. Kita dapat ilmu-ilmu strategi bisnes yang dia sebenarnya tahu, tapi orang luar yang baru nak berniaga mungkin tak tahu, tak nampak. Dia tak nampak pun benda. Proposal you boleh tipu atas komputer. You boleh tipu atas PDF. You know kan buat segah pun. Dia datang tengok hilang, tengok macam how dia present kan. Dulu masa saya start, because saya belajar pengalaman saya juga. Bila saya supply banyak kedai, orang nak tengok proposal, siapa you? You niaga kat rumah pula tu. So saya start bina proposal dan mana yang big company datang rumah tengok. Ni proposal kita. So itu saya belajar, saya gunakan juga metod yang sama untuk tengok supplier kita. Because kita ada partnership kan, kita bekerjasama dengan our supplier semua. Ya. So kita mesti order kena jaga. Jadi saya rasa perkongsian tadi tu memang membuka mata lah. Saya pun seronok juga, enjoy juga. Kita sebenarnya kalau nak bayar rate card tuan ni tak mampu nak bayar tau. Kalau seorang harga dah berjuta macam ni, rate card nak jumpa dia saja 1 jam agaknya kena bagi RM500. Kita dah berapa jam ni? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lah atas perkongsian ni, saya harap jadi jarah lah pada tuan kan. Ilmu-ilmu yang tuan sampaikan ni kan. Moga-moga you juga belajar manfaat sama kita kan. Ya, insyaAllah. Supaya orang yang, sebab followers kami adalah mereka yang minat nak bisnes, dan mereka adalah businessman mungkin. Jadi mereka mungkin dapat sebenarnya ilmu yang tuan bagi ni. Saya pun masih jauh dari perjalanan. Kita sama-sama belajar lah tuan. Saya belajar dengan you, saya dapat something. You belajar dengan kita dari podcast ni, kita dapat something kan. InsyaAllah. Moga-moga tuan pandang usaha kita, insyaAllah. Sama-sama lah. Jadi saya rasa itu saja. Alhamdulillah. Untuk podcast kita pada malam ini. Alhamdulillah. Kita ada komen tak? Okey, sementara itu saya rasa bagi mereka lah yang nak belajar berbisnes, tak kisahlah anda nak bisnes apa, kita memang galakkan anda bisnes. Pergilah ke Ang's Popcorn pun tak apa. Belajar jual nak raya ni kan. Jual ke pack-pack yang kecil. Orang kata belajar, ambil dulu semangat dan ilmu untuk mulakan step tu. You kena pandai menjual. Tak kisah. Kalau saya pun, bila saya dapat peluang berkongsi dalam export ni kan, big opportunity untuk saya, untuk kita lebih besar lagi kan. Jadi siapa-siapa mungkin tak kisah, pergilah ke platform mana-mana pun belajar untuk berniaga. Sebab bila kita belajar untuk berniaga ni, kita cabar diri kita. Betul kan? Bila kita cabar diri kita, orang kata kita one step further. Kita satu langkah ke hadapan. Jadi kalau anda nak belajar bertapak dalam bisnes,
tak salah lah untuk anda belajar di Export Overseas Academy, sebab kita ada buat kelas belajar menjual ke luar negara. Orang kata duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD. So anda boleh tengok screen kita akan pop up satu iklan untuk belajar di eBay. Boleh klik di link itu dan anda pergi tengok ada 2 kelas. Satu adalah kelas secara online pada 12 dan 13 Mac ini dengan yuran RM50 saja. So daftar sekarang, anda akan belajar A to Z cara menjual ke luar negara di platform eBay. Kita akan ajar set up account sampailah ke proses barang dan dapat payment. Yang seronok adalah kita duduk di Malaysia tapi kita boleh dapat gaji dalam USD. So 4 kali ganda. So kalau anda nak belajar berniaga, inilah orang kata langkah yang tepat, kerana di eBay kita ada 780 juta traffic setiap bulan. Ibarat satu shopping mall, katalah TRX ke apa, ada 780 juta orang lalu lalang di situ. Saya excited dengan this number ni. Gila. Betul. Jadi tak salah mulakan perniagaan anda di sini. Sebab kita bukannya scam. Kita ada juga kelas offline kelas bersemuka. Kita akan buat di UTSM Pago April nanti. 26 April boleh register di link kami lah. Di muka biru ke muka hitam ni ke, boleh pergi ke profile kami. Klik di link yang sama dan register di tarikh yang anda minat lah, sama ada offline ataupun online. Kalau offline April nanti, April nanti di UTSM Pago. Jangan lupa untuk follow, share, tap skin sikit, dapatlah 2-3 ribu malam ni, okey jugalah. Untuk next podcast kita akan ada pada esok hari. Itu adalah special podcast untuk eBay, belajar menjual di luar negara. Jadi kita bawakan trainer kita yang berpengalaman lah. Orang kata duduk sendiri rumah pun income dah 6 angka. Masya-Allah. 6 angka sebulan. So kita bercakap bukan sembang-gebang, kita memang bawakan bukti yang betul. So coach itu akan bertanggungjawab untuk layan lah segala persoalan mengenai eBay. Jelas sebab ada technical issue kan. So boleh stay tune dan jangan lupa share kita punya podcast ini kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan follow kita dekat Buka Biru, follow kita di akaun TikTok ini Export Overseas. Kita ada 2 akaun, follow dua-dua akaun tu. Export Overseas Academy. Kita adalah anak syarikat UTSM. Jadi kita nak bawa nama UTSM ni bukan sembarangan juga. Kita tak adalah orang kata menjual kelas, tak. Kita kalau ikut kau jual kelas harganya beribu. Setuju. Kalau kelas ni ilmunya sebenarnya harganya beribu, tapi kita bukan fikir itu sebab kita adalah satu institusi awam kan. Kita lebih kepada servis kepada masyarakat supaya ramai orang yang boleh jadi usahawan. Saya pun nak belajar banyak benda dengan ni, export ni. InsyaAllah. Kena jumpa Dr. Zul. InsyaAllah, insyaAllah. Dia kata Tuan Zarul dia sebenarnya dah register tapi belum pergi. Sebab satu, saya ada satu video Dr. Zul saya TV assisting ada, because that time kita tengah mencari peluang. Kat mana? Kita masuk Sri Lanka, tapi kita cari guru yang boleh bantu kita untuk bawa ke export kan, terutama dalam platform online. Kenapa kita nak pergi sana kalau platform online ada kan? So saya nampak video Dr. Zul FIP. So saya cakap dengan kakak saya, because my company, saya selalu berbual dengan kakak saya. Kakak saya adalah saya punya account. So saya tengok, siapa dia ni UTSM? Moga okey orang Batu Pahat kot. Cuba contact orang lain. Orang ingat dah. Pasal dia orang Ketapang lah tu. Orang cuba tu jauh Ketapang ni je. Boleh jauh juta-juta ni kan. Sebenarnya permulaan je. Dia tu adalah clickbait. Tapi history dia daun Ketapang saja. Kalau dia boleh jual benda mudah tu, boleh Ketapang, apa lagi jual benda lain, takkan kita boleh bantu kita kan. Sekarang dia dah ada warehouse di USA. Dia boleh ada warehouse, kau rasa duduk tahu. Kalau yang tu kena tanya Dr. Zul sendiri lah, berapa income dia, berapa nak tanya tu, apa ilmunya tu, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kita ada iklan produk Angs So tuan silakan promo sikit pasal company tuan. Yang mana yang nak rasa Angs Popcorn, yang support Angs Popcorn, you boleh share dekat akaun TikTok atau akaun Muka Biru. Saya je Angs Popcorn is a Malay product Bumi Putra, saya sendiri. So lagi-lagi cuma nak raya ni kan. Ada promosi apa-apa ke? Kita ada new packaging for 1 kilo pack, big pack. Besar-besar badan saya ni So kalau you nak rasa, boleh klik dekat mana-mana kedai. Semua platform saya ada.
offline online pun ada. Saya juga banyak kat Petronas. Saya ada, alhamdulillah kita ada 150 Petronas. Dari Melaka, Johor, Melaka, Selangor. Berapa Petronas? 150 Petronas. Ya Robi. Tak cerita lagi ya. Kita nak lah. Followers nak tahu macam mana kita nak berjual di Petronas, apa SOP dia. Dia ramai orang. Boleh tuan setengah jam lagi tuan. Sebelum tamat ni kita nak bongkar cara berniaga di Petronas. Silakan tuan. Alah, mana kan audiens yang malam ni ramai outlet. Kita bagi bonus lah sikit. Alhamdulillah, saya dah hampir supply ke 150 Petronas. Dah supply dah pun, bukan hampir, dah supply. So game Petronas dulu, bila kita berniaga kat rumah, kita rasa Petronas satu bisnes model yang gah. Siapa ada produk keripik mesti masuk Petronas. Tapi alhamdulillah yang tak supply 150 Petronas. Masuk Petronas game berbeza. Satu adalah kenapa you kena masuk Petronas. Satu, brand position tu. Bila keripik you brand position. Pertama brand position. Nombor dua, kita tak ada kedai. Kita tak mampu nak buka 150 kedai. So you tumpang Petronas. Di Petronas sebenarnya ada satu platform, ada satu section yang mana dia menyediakan peluang kepada IKS punya produk. So you boleh, kalau mana yang baru start, you boleh masuk under IKS punya produk, pergi daftar, pergi pitching Petronas. Petronas ni adalah Petronas, ada Petronas dagangan, dia ada Petronas HQ kan. Game Petronas ada yang memang HQ yang own, ada yang memang ada owner. So kalau yang mana ada owner, you pergi salam, tanya ada tak produk yang you boleh masuk. Saya under HQ, saya masuk dari HQ dekat KCC, saya pitching, saya email. So not easy, perlukan selected. Saya diarahkan untuk supply satu Malaysia ada 1100 Petronas. Tapi kita sedar kemampuan kita. So saya choose our area. Kita choose area selatan, Melaka dan sikit Negeri Sembilan Selangor. Because that time kita tahu kita tak ada rasa semua, kita makan ni dulu. Because the main saya adalah memang saya nak fokus pada Johor. So for now pun sebab pun tak habis lagi pukul Johor. Okay. So itulah game Petronas tuan. So alhamdulillah Petronas, Petronas saya expect pending saya kat sana kat 100,000 kot. Tapi itulah game kau saya. Payment pending bukannya payment order. Yeah. Because bila you game Petronas, you not the cash, you supply barang dulu. Tapi banyak cara yang bila you supply barang dulu, banyak benda yang nak kena manage. 3 benda yang nak kena manage Petronas. Yang pertama, you nak kena manage logistik part. Petronas dia suka company yang ada servis logistik part, penghantaran stok. Nombor 2, service on merchandise. Petronas suka servis, ada staff yang memang datang merchandise position dari produk. Yang ketiga, finance department you kena kuat. Okay. Kalau you ada 150 Petronas, mungkin you kena handle lebih kurang 90 owner. Okay. So finance sangat nak kena kuat, you kena power on that. So 3 benda kena jaga. 1 logistik, nombor 2 servis, nombor 3 finance. Kalau tak jaga 3 ni, nanti you yang koyak. Because dia adalah benda yang business to business, bill to bill, not a cash. Ada company yang boleh pay cash, ada company yang bill to bill punya settle. Itu pengalaman saya. Tapi bila tuan cakap tu, saya dapat trigger satu point dekat situ lah. Tuan kata tuan dapat peluang untuk 1000 Petronas. Offer by Petronas HQ untuk supply popcorn. Tapi tuan cuma berkemampuan 150. Bermaksud siapa-siapa pun yang mungkin ada kemampuan untuk buat seperti Ang's Popcorn, silalah approach HQ by email je. Email je pakai another cost. Nanti akan diserahkan pada person in charge dan akan berurusan dari situlah. Betul. Jadi bila dapat peluang tu, orang kata terus grab 150 masuk. So sampai sekarang lah dari tahun running. Saya dah 3 tahun kot. Dah 3 tahun sampai. Jadi orang kata pending payment tu ada 200 atau 300 ribu Petronas. Bukan tak boleh bayar, dia boleh bila-bila je. Maksudnya pending tu biasalah, benda ni kan bisnes. Bisnes ya. B2B kan. Betul. Orang kata betul lah B2B, thanks kepada Petronas HQ. Betul. Jadi kalau kata orang peniaga usahawan yang kecilan, dia mungkin buat dadih ke dari rumah ke kan, buat keripik pisang kecil-kecil ke kan, boleh juga approach kepada Petronas yang owned by individual. Saya sarankan. Pergi tanya, minta contact manager, tanya you bagi sampel produk, tanya boleh tak kita nak masuk sini, you setting berapa harga jualan, you setting berapa harga you nak bagi kat dia. So macam mana setting, you setuju untuk bill to bill or payment, insyaAllah mudah-mudahan. Tapi pastikan presentation produk tu mesti nice. Kan? Sebab ingat kita menumpang kedai orang. Jadi bila kita menumpang kedai orang, kita kena presentation mesti nice, space produk tu mesti kena faham. Sebab dia ada satu dinamakan sebagai panogram. Panogram maksudnya adalah bila you supply satu Malaysia our Petronas, dia ada panogram. Panogram memang rak tu you sewa. Kalau you perasan tuan, you pergi mana-mana Petronas, you nampak Cadbury, penyusunan semua sama. Because dia ada sewa panogram.
So maksudnya kalau produk apa yang masuk, contoh Angs mungkin nak duduk sebelah Jack and Jill, sebelah Tweeties. Dia kat situ posisi Angs sekat satu mention punya Petronas tanpa diubah. So itu big company punya game lah. Kan? So kalau you pergi mana Petronas, pesusunan air pun sama. Coca-Cola, Pepsi semua sebelah-sebelah. Oh, dia dah chop siap-siap Ya, itu nama dia penogram. Ilmu baru ni. So itu antara modern trade punya game lah. It's called modern trade. Kena bayar lah monthly macam betul, monthly lah. Itu kalau you nak betul-betul, because itu ada 3 elemen ice level lah, itu level high level, budak level. High level kalau Raibina kena letak mata pandang budak tu di rak bawah kan. Betul. Sebab tu Kinder Bueno tu duduk di kaunter depan. Tapi di lower kalau you pergi mana ada produk cash, ada KS, ada GP. So you choose your position macam. So tips yang menarik, penogram penogram. Boleh sebulan berapa lah kalau sewa? Kalau depend, ada satu outlet 200, ada satu outlet 50. Tengok berapa banyak. This is negotiation. Menarik lah ilmu yang tuan sampaikan pada kita ni. Jadi sesiapa yang berminat, kalaupun tak mampu nak berniaga kat Petronas, belum ada modal, tak apa, mungkin anda boleh belajar. Kita iklan sikit. Belajar menjual ke luar negara terus. Betul lah. Jadi kita tak nak orang kata bukan setakat jago di peringkat tempatan. Ya, wajib kalau boleh buat silakan. Tapi kalau kata nak pengalaman baru, nak income yang lebih baik, 4 kali ganda, boleh klik di profil kami sekarang dan anda belajarlah menjual ke luar negara melalui platform eBay yang ada 780 juta traffic. Umpamanya satu shopping mall, orang kata Petronas KLCC tu ada 780 juta pengunjung. Siapa nak cari air, siapa nak cari keripik. Jadi kita boleh jual apa saja barang, tapi bergantung pada demand, kepada research. Kita akan ajar A to Z. Jadi anda boleh tengok kelas kita yang terdekat adalah 12 dan 13 Mac ini melalui Zoom online 2 malam berturut-turut, RM50 saja. Jadi anda akan belajar cara set up account di eBay sampailah ke proses terima payment di account Pioneer, account bank Pioneer. Jadi kita akan ajar A to Z lah oleh Dr. Zul sendiri yang berpengalaman selama 15 tahun dalam dunia eBay. Untuk betul. Jadi Dr. Zul ni dia dah berpengalaman selama 15 tahun. Dia adalah tenaga pengajar di UiTHM. Kita adalah anak syarikat terbitan Universiti Tun Hussein on Malaysia. Jadi kita nak buat satu perkara pun sebenarnya bukan mudah sebab kita terikat dengan kerajaan. Jadi faham-fahamlah prosedur bila kerajaan ni kan. Jadi kita berniaga tu jujur. Kita tak adalah orang kata jual kelas semata-mata untuk dapat jual e-book contoh, lepas tu tinggalkan kita punya klien. Tidak. Kita ada customer service support daripada 9 pagi sampai 12.30 malam. So untuk kelas offline 26 April nanti di UiTHM Paguh. Terus pergi ke cek di link profil kami, di akaun hitam ke, di akaun biru ke, boleh klik di sana dan cari maklumat itu di situ. Jadi kita nak baca soalan mungkin sebelum kita tutup. Ke ada lagi nak masuk Caltex pula ke? Itu belum lagi. Belum lagi Tapi ongoing. setakat ni Petronas lah. Betul lah. So kita nak baca komen. Sekejap. Sakit juga kalau kedai cakap macam tu. Oh, talk to my hand. Okay, faham. Saya dah lalui pengalaman begitu tuan. Di reject, boleh je hadap, diusir. Tu pengalaman manis. Agree ya. Okay. Pengalaman yang paling pahit nak dekat pasar. Pengalaman tak boleh lupa. Memang balik tu termenung. Pahit Daripada boleh pergi kerja pukul 5 pagi tu berat sikit nak pergi kerja macam. Bila dihina dia kebal lah telinga dia, tak kisah dah orang nak cakap apa pun. Dia dah macam tak kisah nak cakap apa kan. So ada je orang cakap alah sampai bila kerja pasar ni, ada masa depan ke? Nanti dah besar macam nak tanggung, macam nak hidup masa depan ke? So sampai bila dah anak-anak, sampai kerja anak cucu dah kerja kat pasar. So orang hanya mampu cakap kan. So kita yang nentu kehidupan kita. So jadi seperti saya jenis, memang saya ada mindset lantau nak cakap apa, sebab saya tahu apa yang saya buat. Orang tuan, orang rumah tuan mengenali tuan di waktu susah ke di waktu senang? Di waktu tak ada siapa, tanpa ada apa-apa. Waktu tu di sekolah lah. Ya, sekolah. Form 4 saya tak berkawan dia.
Oh, dia adalah sebaya. Sebaya saya. Alhamdulillah. Jadi betul lah ni orang kata lelaki diuji waktu senang, perempuan diuji waktu susah. Ya, Jadi dia dah bersama susah dulu dengan tuan. Betul. Jadi the right person lah ni. Alhamdulillah. Tuan tak jaga jodoh orang lah. Kita harap kita Alhamdulillah. doakan tuan, InsyaAllah keluarga mudah-mudahan. tuan berjaya dunia akhirat Amin. lah. Terima kasih, Fad. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya rasa setakat itu saja kita punya sesi podcast Amin. Mudah-mudahan Borak Orang Kampung bersama dengan Tuan Zarul, CEO kepada Ang's Popcorn, jenama tempatan tongkang pecah yang dah collaborate dengan JDT. Amin. Nak mendunia, dah sampai pun Sri Lanka. Dan Amin. insyaAllah akan selepas ni akan sampai ke luar negara lagi lah melalui Amazon dan eBay. eBay ataupun eBay, Amazon Amin. kan. Jadi kita doakan terima kasih kepada followers kita. Jangan lupa untuk follow kita. Esok kita akan ada satu lagi sesi podcast bersama student eBay lah yang dah berjaya kita tunjukkan bukti testimoni bahawa apa yang kita cakap ni bukan sekadar sembang kosong. Jadi esok jangan lupa kita nantikan kita pada waktu yang sama. Esok 10 malam. Jadi sekian itu saja. Kita yang penting terima kasih sekali lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan bertemu lagi pada sesi podcast seterusnya. Nantikan kita akan bawakan minggu depan orang yang pernah jatuh, pernah di atas, sekarang dia jatuh. Jadi sebenarnya merancang kejatuhannya. Sebab apa? Bila dia rasa ada orang malu, bila dia dah jatuh tu, dia malu dia nak beritahu ataupun dia malu nak keluar daripada situ. Dia ada ego dia nak pertahankan bisnes dia. Tapi sebenarnya tindakan itu salah. Tapi yang saya akan interview ni adalah usahawan yang merancang kegagalannya supaya dia boleh naik. Faham. Kita akan live di Nilai Negeri Sembilan minggu depan. Dan kita akan bawakan lagi seorang usahawan terkenal di Johor juga. Dia bela binatang. Oh. Jadi dia memang orangnya, saya dah pergi ke pusat peternakan dia sebelum ni. Memang orangnya zuhud lah saya rasa. So kita akan bawakan, dia pun dah setuju dah masuk dalam podcast kita. So jangan lupa follow kita. Kita akan bawakan lagi orang-orang yang berjaya, tokoh-tokoh yang berjaya, supaya kita dapat sama-sama lah ilmu dan mungkin ada ibrah dan pengajaran yang kita boleh dapat. Okey, sekian itu saja. Selamat malam, selamat puasa, selamat bersahur. Duduk Malaysia tak apa, yang penting gaji USD.